Aku rasa kan almost satu sem dia aku tak terima Aeropolis. Dia punya dari segi entertainment ke ataupun macam mana nak cakap, live bandar. Live dia. bandar. Live bandar tu macam tak ada tu kat Aeropolis. So Ada 8 orang juga. sorry lah. Pada orang aku boleh relate lah, sebab kalau kita belajar dekat bandar, dekat dengan bandar, fokus tu memang kita nak belajar, tapi bila dah tahu kita berada di kawasan situ mesti kita macam nak, jom pergi KL. Jom kita pergi kat sisi Bukit Bintang ke kan. Tempat lepak dia baru tu, macam cabaran lah student kalau diorang berada di bandar. Tapi betul tu, memang panas tu. Aeropolis memang panas. Berapa suhu dia aku tak ingat lah. Tapi dia punya panas nak cakap kan. Contoh kan, setiap kali aku nak balik ke Perlis kan, suhu kita kat sini macam Johor, Selangor sama tau. 34, 35 tu tak lari lah. Yes. Tiba-tiba jam tu Perlis berdadak 38. 38. 41 dia capai. Ui, panas. 41, 42 dia capai. Aku pernah baca statistik Google lah, temperature kan. Pernah sampai tu 42 tu. Itu panas. Heat stroke tu. Dia punya panas tu kan. Sampai kan aku sampai je Perlis, disebabkan perubahan cuaca tu, aku demam tu. Aku setiap kali balik Perlis kan, aku akan sedemam. Boleh dikatakan kan, sebab dia Bangi kan. Bangi ni dia salah satu boleh dikatakan spot tempat makan tu banyak. Yang menarik-menarik lah kan. So itu salah satu faktor yang duduk UKM ni best lah. So setiap kali habis exam kan kita orang kan, habis exam mesti macam jom pergi makan kan. Pergi makan kat sini, pergi makan kat situ. Banyak tempat-tempat lah macam yang sedap-sedap, yang spot-spot menarik lah. Bangi tu boleh kata syurga makanan tu. Syurga makanan. Banyak gila kedai makan best. Tapi yang downside walaupun dia dalam bandar lah kita katakan, tapi UKM situ sendiri dalam hutan. So college aku College Pendeta Zakbar. So College Pendeta Zakbar ni dia boleh dikatakan ada banyak kafe-kafe, kat tempat kafe tu lah ada banyak gerai lah, banyak gerai. Dan salah satunya adalah yang aku boleh nampak lah, yang stand out lah bagi aku adalah ayam kunyit dia, nasi ayam kunyit. Nasi ayam kunyit. Dia harga dia 6.5, tapi portion banyak, ayam banyak, sambal dengan kuah lemak, memang puas hati. No wonder lah semua. So kalau aku makan yang tu pun setiap hari, aku rasa aku dah banyak berjimat belanja. Kecoh dekat satu ATM, kecoh dengan satu gambar gula-gula. Okay, tahu kan gula-gula kan. Okay, gula-gula putih. Dia ada gambar, ada orang post gula-gula putih, dia cakap dia nampak dekat padang ni. Dan aku tengok lah gambar tu kan, semua orang tengok macam padang betul-betul sebelah college aku. Semua tak ada rasa takut tu, semua orang pergi tu tadi tu. Kecoh tu satu ATM. So dia UKM ni sebenarnya dia agak bermisterius. Dia banyak misteri. Ada tujuh ni ada banyak lah, ada banyak misteri lah. Ada misteri bas berhantu, gula-gula macam Nazran cakap kan. Dan salah satu benda ataupun salah satu situasi macam ni lah, waktu aku kena kacau adalah waktu aku tengah tidur dalam bilik aku. Assalamualaikum semua, selamat datang ke podcast by IS Forward. Hari ni kita ada tetamu istimewa daripada kawan saya sendiri juga. Hari tu kita pernah, kalau korang pernah tengok episod sebelum ni, kita ada pernah jemput seorang kawan saya juga, Amjad. Tapi kali ni kita akan podcast sekali bertiga lah. Saya akan jemput lagi seorang kawan saya yang merupakan pelajar UiTM Perlis di Arau. So dia juga merupakan seorang, ketika diploma dia juga seorang pelajar yang agak berpengaruh lah. Dia sentiasa join program coding, tournament semua dia akan join dekat Politeknik Ukoma. So hari ni saya perkenalkan okay, Nazran. Hello. Okay. Dan Amjad, kalau kau perasan. Hello guys, selamat. Hello. Kita berjumpa sekali lagi nampaknya pada hari ini. So yang ni merupakan Nazran. So inilah aku jemput kau ni untuk ni perkenalkanlah kau punya background dululah. Okay, pada yang korang tak tahu, nama aku Nazran. Aku sekarang ni currently pelajar
degree ambil course Net-Centric Computing under major Computer Science. So sekarang ni baru habis semester 3, so tengah cuti SEM lah sekarang ni. Jap, Net-Centric. 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 Bunyi yang agak unik Okay. lah. Kita mesti tak pernah dengar. Okay, aku dah agak aku kalau cakap orang kan, aku ambil course Net-Centric kan, mesti diorang semua tak tahu. So aku agak ni lah, so tak apalah, no wonder lah. Aku agak terkilas sikit, tak apa. Net-Centric ni, dia course baru sebenarnya. Kos baru dekat so kos baru ni just dekat UiTM lah. Kat ATM. Yes. So macam mana kau discover kos Net-Centric ni sendiri? Dia baru lah. Kadang kau tahulah kan kalau baru dia punya market ataupun pengenalan sesebuah kos tu dekat sosial media ke apa ke orang tak tahu sangat. So macam mana kau boleh explore Net-Centric ni sendiri? Oh, okay. Macam mana aku boleh jumpa course Net-Centric tu? Okay. Memang course Net-Centric ni kan, tak ramai orang tahu tau. And then aku pun tak tahu juga macam mana Net-Centric ni boleh ada kat UiTM. Aku boleh dapat tahu sebab aku ada research. Since daripada aku intern time diploma. Time diploma tu aku ada masuk satu company ni. Intern dan juga kerja lah. Okay. Simak Retrix. And then job scope tu, aku daripada time tu aku diploma IT. Kita PUO lah kan. So aku dalam job tu software programmer. But job scope aku lain. Aku bukan sekadar buat coding. So coding tu dia hanya partial je. Hanya segelintir je. Side je, hanya side. But mostly apa yang aku buat time aku kat company tu, aku jaga server dari segi nak maintainkan performance dia, aku nak kena upkan dia, aku nak kena debug server tu lah. Server, aku bukan apps tu tau. Aku kena ni jaga, tapi server tu aku jaga. So waktu diploma kita belajar coding semua, tak pernah belajar network. So dekat kau dekat SIMA tu kau buat network semua tu? Yes. Everything tentang IT actually aku boleh cakap. Okay, masa diploma kita ada 3 elemen tau. Yang besar. Kita ada security, kita ada network, kita ada software. Boleh cakap aku cover 3 benda ni lah. Wow, 3 benda ni lah apa yang aku buat ni. Flexible lah. Sebab bila kau kalau software, kalau kau buat coding, kau hanya fokus dekat bahagian coding and then juga security. Tapi security tu dia hanya sikit saja. Macam kita tahu ada SQL injection, macam ada beberapa attack je lah tapi tak banyak. Tapi kalau aku yang jaga server ni, dia dah melibatkan network tau. So bila dah melibatkan network, dia melibatkan security juga. Sebab bila kita punya app tu kita papar kat network, so dia lagi banyak expose kepada macam-macam attack. So memang akan ada 3 elemen ni, memang aku akan cover lah dekat company tu. So time aku intern tu, time aku buat kerja, aku buat kerja dengan SV aku tau. So SV aku time buat kerja tu, dia cakap time tu tengah buat hosting. Dia cakap, Nas, kau tahu tak, actually ni bukan kerja software programmer tau, ini kerja DevOps. Aku time tu dah lah, aku macam baru belajar lagi kan, baru nak belajar kat company tu kan. Aku jadi, apa tu DevOps kan? DevOps. So aku lama juga aku fikir, dalam 2-3 hari aku fikir kan. Asyik main dalam otak aku, apa tu DevOps? Oh, so ni kerja DevOps lah. Sebab kerja ni aku suka tau, kerja scope yang aku dapat dekat company ni. So aku research lah DevOps, apa tu DevOps. So DevOps ni actually dia sikatan bagi developer operation yang berkaitan dengan server, maintain server. Alright. So memandangkan aku nak ambil degree tapi aku tak apply apa lagi. So daripada aku fikir aku nak ambil degree just computer science general je untuk untuk continue aku punya bidang aku dekat software. So why not aku rasa macam nak tukar sikit aliran aku kan. So aku research lah. Apa course yang dalam Malaysia ni yang boleh bawa aku ke DevOps, yang boleh ajar aku elemen apa yang dalam developer operation punya job. Okay, faham. So aku research, hanya ada satu je U yang ada, universiti, UiTM. So aku agak surprising lah, UiTM Aku fikir macam UKM ke, UTM ke, yang UPM ke, yang besar nama dia dalam IT lah kan. Betul. Tapi UiTM. So aku go deep lah pasal course ni. Cubalah course Net-Centric Computing ni. So course Net-Centric ni basically kan, dia adalah sikatan bagi network centric tau.
network center. Alright. Network center. So di mana dia melibatkan apa-apa sistem ataupun app yang kita nak depend on network. Sistem dengan app yang depend on network. So benda tu dah cover dari segi network, security dengan software. And then lagi yang aku minat tentu dia ada elemen cloud engineer. Networking semua tu. Yes, networking and then lagi pasal cloud lah. Aku tak dia bukanlah network. Aku bukan suka network yang bahagian yang network yang technician tau. Network technician. Pure punya network tau. Main kabel semua tu. Yang main kabel, yes. Yang main kabel. Tapi aku lebih suka kepada network yang main server, cloud, yang main benda tu. So course ni yang ada subjek-subjek tu. But aku SEM 3, aku baru SEM 3. So aku tak dapat lagi lah rasa subjek tu lagi. Aku belum dah hadap lagi subjek tu. Yelah, tapi yang menarik minat aku adalah sebab macam mana dia net centric. Yes, net centric. Net centric ni aku tertanya lah. Member ni macam lari course je kan, sebab dari buat coding, lepas tu dia buat networking lah, tapi at the same time dia buat website semua tu kan. Yes, betul. So bermakna kau dalam satu course ni kau ada 2 cabang course. So macam mau pada fleksibel lah, macam bagus lah untuk benda-benda. Tapi yang masalahnya adalah aku tak rasa yang ramai tahu course ni. Ya, yeah, betul. Memang tak banyak exposure lah. Sebab course ni baru, aku boleh rasa macam baru 5-6 tahun tau. Baru wujud dekat UiTM ni. Baru 5 tahun. Dalam kelas kau ada berapa orang sekarang? Dalam kelas kan? Tak amat saya. Satu batch aku ada satu kelas je. Nak bandingkan dengan course lain, banyak tau. Banyak kelas macam 3-4 kelas, boleh bagi dapat 3-4 kelas dalam satu batch. Tapi dalam UiTM aku hanya ada satu kelas je. But kan dalam UiTM aku kan, aku boleh kata hanya segiling dalam 2-3 orang je yang betul-betul aim course ni. Yang lain semua dapat course ni Sekadar je. Sekadar sebab dorang itu dorang sebenarnya apply macam IT, computer science, tapi cuma bukan nasib dorang, so dorang dapat net centric. Okay. So aku rasa yang 2-3 orang tu yang lain selain pada aku ada dia punya ni lah, ada dia punya cita-cita, dia punya aliran dia nak pergi. Contoh macam dia orang nak jadi cloud engineer. Okay, faham. So yang lain semua sekadar boleh pergi software programmer, boleh jadi network technician. So dia depend kepada student tu sendirilah. Kalau dia rasa dia macam dapat menguasai coding, dia boleh pergi coding. Tapi tiba-tiba bila dia belajar sekali network, dia boleh pergi ke arah networking lah kiranya. So dia ada 2 pilihan untuk student ni. Yes. So ni yang tarik minat aku ni sebenarnya. Sebab tu aku akan jemput Amjad, merupakan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di Bangi. So dia merupakan student untuk software engineering ya. Betul. So aku jumpa kau ni sebenarnya nak nak buat perbandingan antara net centric dengan kau punya course. So kau boleh ceritakan sikit macam mana software engineer punya environment, coding, course dia susah ke tak? Macam mana dia punya aliran assignment semua tu? Okay. Jadi kalau nak cerita daripada segi sudut software engineering tu sendiri, kalau compare directly dengan net-centric kan, memang boleh dikatakan lain lah. Sebenarnya kalau course net-centric ni, kalau kita nak compare dekat UKM ni sendiri, dia ada course computer science. Computer science dia fokus on networking. So apa yang Nazran cerita tadi tu semua dia relate dengan computer science networking dekat UKM. Tapi kalau nak bandingkan dengan course aku sendiri, course aku ni dia software engineering ni dia macam ikut pada life cycle SDLC, Software Development Life Cycle. Yang di mana daripada permulaan kita ada analisis sampai akhirnya iaitu deployment ataupun maintenance lah. So kita mengikut pada step by step lah. So dia macam course dia adalah lebih pada information management, system management, macam mana kita proses-proses tertentu lah, architecture of a software. Jadi dia memang boleh dikatakan lain daripada apa yang Nazran buat, tetapi dia punya basic-basic tu still ada. Macam kita orang ada satu subjek yang kita orang ambil iaitu information security, information security dengan information system. Jadi mana kita orang belajar juga tentang topologi tu macam networking lah. Network punya topologi, macam mana dia berhubung untuk dalam segi internet ke, router ke, modem ke, tu still ada. Tetapi waktu saya diploma dulu memang dah ambil subjek tu, jadi
waktu diploma dulu kan dekat PU kan, Politeknik Hukum Umar, kita dah ambil subjek tu. Jadi waktu masuk UKM ni sendiri dah transfer credit untuk subjek tu. Jadi tak adalah boleh dikatakan delve deep sangat into that security networking part. Jadi bila dengar cerita Nazrani, salah satu soalan lah saya nak tanyakan dekat Nazrani lah kan. Boleh. Sebab dia kata dia kerja kat Sigma Retrix kan. Jadi nak mula-mula waktu nak apply internship tu memang dia punya position tu software developer ke ataupun memang terus DevOps? Yes, tak. Dia bukan, dia tak kata DevOps tu. Dia kata software programmer. Oh, software programmer, software engineer, samalah tu kan. Dia kata job tu software engineer. Oh, software engineer. Tapi kan satu benda apa yang aku hadap kat company tu kan. Fun factnya kan, tak tahu lah, bukan fun bagi aku pun sebenarnya. Masa intern, aku dengan kawan aku lagi seorang daripada PO, kawan kita Zul. Kita orang intern kat situ. Okay. Ada time tu kita orang di-guide oleh kita orang punya supervisor, ada supervisor. Tapi lepas intern tu je, supervisor aku tak ada, member aku pun tak ada, dia keluar. So aku yang sama kontak intern ni tu jadi pekerja, kontraktor. So aku je lah yang akan hadap software ni, everything about software yang berkaitan dengan server apa semua. Sebab dalam team tu aku seorang je actually. Dalam company tu kan, dalam department software akulah yang handle semua benda. So tak surprise lah kalau aku yang buat coding, aku yang jaga server, aku yang everything about yang pasal software kat company tu, aku yang handle. So kau macam jadi boleh dikatakan leader lah, macam team leader atau aku leader kepada diri sendiri je. Dia basically dia group project. Tapi dia seorang je. Dia seorang je, tak ada team pun. Dia tak ada team, macam ibarat macam ada sleepy partner lah. Betul. Tapi sleepy partner pun tak ada dalam situasi ni. Memang tak ada siapa pun. Dia seorang je. Actually kan, group assignment yang ada sleepy partner kan, lagi better tu daripada aku ada seorang dekat company tu. Sebab bukan aku sediakan servis kat company aku sendiri, which is liability, kita panggil liability kan. Aku kena bagi servis software bug repair kan, dorang punya server, klien punya server kepada klien. So company sendiri dengan klien sendiri, klien juga aku kena handle. Faham. So banyak benda lah. So disebabkan aku hadap benda tu, aku dah tak pandang sangat coding. Aku dah macam dah passion kat coding aku kurang sikit. So aku nak ke arah club pula. Okay, so bermakna start daripada pengalaman kerja kau as a buat dua cabang ni lah yang menarik minat kau untuk explore benda selain daripada pure coding semua tu lah. Ya, betul. So start daripada sini, kau punya pengalaman ni kiranya kau rasa macam baik aku teruskan dengan something yang aku pernah buat. So dengan ambil degree ni, kau akan lagi mendalam lagi kau punya bahagian cloud semua tu kan. Sebab dalam diploma kau ni kau tak belajar cloud sangat. Kira ada lah waktu kita tu ada lah cloud, cuma tak mendalam lah. Yes, kita sentuh surface je. Kita sentuh surface je. Macam biasa kalau kat dekat U mana daripada sem 1 hingga sem 3, selalunya semester macam tu kita akan hadap subjek yang surface je. Everything about computer science. So disebabkan tu lah dia cakap dia ada hadap security network, tapi dia tak mendalam surface. Macam aku juga. Aku pun sentuh semua everything about computer science, secara surface daripada sem 1. So bila sem 4 barulah kita akan nampak gambaran subjek-subjek yang kepada course kita ni. So net-centric kan, net-centric. Yes. Jadi berkaitan net-centric ni, dia kalau projek ni dia just mau pada coding ke ataupun cloud? Dia kan macam kau katakan dia ada 50 apa tu? Ada buat cloud, ada buat networking, buat coding. So dekat course online tu dia lebih kepada software ataupun cloud? Okay. Aku boleh simpulkan kan. Kalau orang tanya, kalau orang non-IT tanya aku, net-centric ni belajar apa je? Aku cakap software dengan network. Software dengan network. So dia macam sekali gabungan software dengan network. Aku cakap itu je. So course online kan aku boleh cakap ada aku dah tengok course online dia semua subjek, ada yang berkaitan dengan cloud, ada yang berkaitan dengan web service dengan cloud tu sekali lah. So ada berkaitan dengan macam mana kita nak distribute the application. Distribute the application and then everything lah.
pasal network dengan software dan juga security. Security pun aku nampak ada satu subjek tu information security. So yang subjek tu ada deep dia akan deep sikit bahagian security in network network area. Okay. So Amjad, based on Nazran punya apalah borak tadi course outline tu kan, kau rasa bila ada dua cabang ni dia beri advantage ke disadvantage? Okay, kalau tanya pendapat aku sendirilah kan, based on apa yang aku dengar daripada Nazra punya explanation, and kalau nak bandingkan dengan kos-kos yang aku boleh relatekan dengan UKM je lah kan. Boleh, sebab relate. apa yang aku nampak kat situ lah yang aku boleh bandingkan. Jadi first and foremost aku nak katakan Nazran ni memang waktu diploma kan, dia memang boleh jadi team leader yang sangat bagus lah. Aku pernah nampak yang dalam grup dia memang seorang leader yang bagus. Jadi aku macam aku tak shock lah. Aku tak surprise yang bila dia masuk jadi Sigma Retreat dia boleh jadi group leader, team leader walaupun dia seorang je lah kan. Betul. Dia boleh lead, dia boleh buat semua benda tu. Jadi aku memang tak nafikan lah, memang dia sangat bagus dan dia memang Kembang. dan pelajar Aku sangat kembang sebab aku fikir dua benda tu. Diploma tu aku jadi leader sebab aku dapat CP partner. Memang aku dapat leader lah. tapi memang apa yang aku nampak lah, dia memang cuba untuk improvekan diri dia daripada SEM 1 masuk SEM 2 apa semua tu kan. Jadi aku bersyukur lah kerana aku berkawan dengan Nazran, berkawan dengan kau Adib, kawan-kawan yang sangat-sangat hebat lah boleh dikatakan kan. Itu aku nak say first and foremost lah. Dan NetCentric ni memang aku boleh nampak ada banyak advantage dan banyak benefits lah kan. Sebelum tu sorry potong Ya. Kau tahu tak kejudan Netcentric sebenarnya? Tahu tak kejudan Netcentric sebelum ni? Apa dia? Kewujudan kos Netcentric. Kewujudan. Ingat kejutan. Okey. Kewujudan. Kewujudan NetCentric ni sebelum aku nak apply dekat UPU kan, lepas habis diploma tu aku memang tak tahu NetCentric ni apa sebenarnya kan. Aku memang tak tahu ada satu course nama NetCentric kan. Jadi lepas Nazran nak explain, lepas dia pun dah apply, baru aku macam adalah research sikit, ada baca-baca sikit kan tentang NetCentric ni kan, apa sebenarnya NetCentric. Lepas tu baru aku faham, NetCentric ni dia lebih pada networking, security dan sebagainya lah. Maybe ada elemen blockchain juga Yes, ada 5 blockchain juga. Tapi aku belum hadap lagi lah. Belum hadap lah. Dan aku rasa blockchain tu adalah salah satu benda yang sangat-sangat kalau nak compare dengan AI ke apa ke sekarang ni kan, aku rasa blockchain tak adalah macam start of AI, tetapi dia sangat-sangat membantulah daripada segi security untuk supaya kita enhancekan lagi security kita punya sistem ke apa-apa bank ke. Sebab dia punya transaction, contohnya kita katakan daripada client A ke client B, kalau ada blockchain, dia akan securekan connection tu supaya dia takkan ada leakage kan. Betul tak? Lebih kurang macam tu kan? Betul. Itu yang kau cerita tu kan, itu sebenarnya actually satu teknologi yang kita boleh dipanggil sebagai smart contract tau. Smart contract. Kalau korang tahu smart contract, aku pernah sentuh pasal topik blockchain ni. And then aku discover ada satu teknologi dipanggil smart contract. Okay. Smart contract ni salah satu teknologi yang rely on blockchain punya teknologi tau. So smart contract ni yang kau cakap yang jual beli tu kan. Yes, smart contract memang dia involve dengan jual beli punya prosedur. So macam dia apa yang kau tahu pasal smart contract ni, kau tahu tak macam mana jual beli tiket? Kalau kita secara manual kan, kalau kita beli tiket kan, okay, kau bagi duit dekat seller tu, and then tiket tu dia akan bagi kat kau. And then ada catatnya tiket tu itu kau punya. Nah, contoh macam tiket wayang. Okay, tu kau punya. Kalau kau booking kan, ada nama kau sekali kat tiket tu kan. Okay, tu secara yang kau nampak lah, yang biasa orang nampak kan. Tapi smart contract ni dia sama konsep dia macam tu. And then cumanya dari segi security dia menggunakan hard code. Dia panggil satu language tu Solidity. Dia bukan C++, Python, Java yang kita dengar. Language dia Solidity. Solid. Okay. Dia panggil solid disebabkan kod tu dia sangat solid lah. Memang sangat solid lah. Kalau dia panggil solid Okay. kan. Dia panggil solid tu sebab kod tu tak boleh nak ubah, tak boleh nak padam. No authorization. So maksudnya once kau beli and then tiket tu dah nama kau, so kod tu, nama tu akan simpan dalam kod, dah hard coded, and then kau tak boleh nak alter pun. So ini dapat prevent dari segi yang kita pernah dengar isu dulu pasal tiket Coldplay. Tahu tak pasal tiket Coldplay yang pasal ulat tiket tu? Ya betul. Yang orang beli tiket awal and then dia boleh Scrabble jual. lah. Yes, tiket tu online kan, and then dia boleh jual tiket macam tu je. Betul.
So dengan smart contract tu dia sebenarnya boleh prevent tau dia punya isu tu. Oh. Aku study benda ni sebab time isu Coldplay tu. Time So- Coldplay concert. So kau nak jadi hero lah ni. Tak lah. Sebab ini actually ni salah satu task daripada company aku, Simulatrix. Dia aku kena bagi talk sikit pasal smart contract tentang isu Coldplay. Maksudnya dia beli tiket tu and then dia jual tiket tu untuk harga yang mahal lah kalau untuk Coldplay punya tiket tu kan. Kalau tiket tu atas nama kau dia dah hard coded and then nama tu tak boleh nak alter. So kalau nanti bila nak enter nama kau Amjad, dalam tiket tu Amjad. Tapi yang tengah masuk Omar. Okay. Memang dah dapat detect lah tu tiket. Betul. Ini boleh jadi satu solusi kepada banyak masalah lah kan. Betul. Lagi-lagi daripada segi tiket pun satu lagi kalau konsol PS4 ke PS5 baru keluar, ramai scraper akan beli dalam kuantiti yang banyak, lepas tu dia jual balik tapi harga mahal. Betul. Tapi kalau dia guna macam smart contract ni lah kan, maybe dia boleh chop terus lah itu nama dia. Copyright terus. Ownership kita panggil. Ownership. Chop ownership terus. Menarik. Okay, kembali lagi kita kepada podcast by Eyes Forward. So tadi kita dah borak pasal seorang pelajar, kawan saya juga, yang ambil course NetCentric. So saya yakin kadang viewer-viewer ni adalah kali pertama dengar juga course NetCentric ni lah dekat UiTM. Jadi kita ada lagi satu tetamu tadi tu, Amjad kan. So macam tak puas pula dengar dia punya borak software engineering. So kali ni saya nak tanya Amjad sendirilah, pengalaman ambil course software engineering dekat UKM tu sendiri. Okay. Okay. Experience lah kan, pengalaman lah kan. Okay. Jadi nak mula daripada starting lah kan. First starting, software engineering ni, kejuruteraan perisian kat UKM ni, dia sebenarnya ada dua bercabang. Dia bercabang dua lah. Major lah, orang panggil major, iaitu software engineering, major dia information system development, dan lagi satu adalah software engineering multimedia system development. So dia adalah dua benda yang berbeza. Kalau dari segi information system development, iaitu course yang saya ambil lah, major yang saya ambil, dia lebih pada menyentuhkan orang panggil sebagai software development life cycle. Jadi apakah sebenarnya software development life cycle? Kita katakan kalau kita nak buat satu bangunan lah kan, sebelum kita nak buat satu bangunan, kita semestinya ada dia punya blueprint dulu. Architecture akan lukis dia punya macam mana, dia punya bentuk dia apa semua tu kan. And then bila kita dah ada tu, baru kita letak beam ke, and then slowly kita akan membina bangunan tersebut. So itulah asasnya apa yang saya belajar lah dalam software engineering ni. Dia bermula macam mana kita nak membangunkan satu aplikasi, satu sistem, satu website dan sebagainya. Daripada macam mana kita nak buat langkaran blueprint. Kita start dulu daripada langkaran blueprint, and then lepas dah habis planning, kita akan pergi kepada next stage pula. Tetapi semuanya akan bermula daripada kita berjumpa dengan klien ataupun berjumpa dengan stakeholder lah panggil. Jadi untuk pengetahuan semua, kalau ada yang tak tahu lah, stakeholder ni adalah orang-orang yang relate dengan satu sistem atau projek yang kita nak bangunkan. Dia ada relation lah. Tak kisahlah stakeholder ni boleh jadi customer pun boleh. Orang panggil kalau customer tu end user lah, sebab dia yang akan menggunakan benda yang kita buat tu kan, projek yang kita bangunkan tu. So kalau compare dengan Nazran ni, Nazran dia lebih pada software campur network. So dia bercabang lain sikit. Kalau software engineering ni, dia belajar macam mana kita nak membangunkan software daripada starting sampailah kita dapat deploy. Deploy tu maksudnya kita dah release lah dekat Play Store, dekat App Store kan. Kalau kita scroll, kita ada banyak aplikasi-aplikasi tertentu kan. So aplikasi-aplikasi tersebut tu adalah kita dah deploy dekat satu platform supaya orang boleh download, install dan menggunakan aplikasi tersebut. Kalau website, kita buat hosting. Hosting tu adalah kita hostkan supaya bila kita masukkan dia punya URL, link dia di dalam Google Chrome, kita boleh access website tu. Basically hosting tu kan, actually dia one of aku punya kerja tu. One of aku punya job scope. Maksudnya kau akan host website ke? Yes. Sebab dia bila kau host, kalau kau buat website kan, kau buat apps kan, buat app. Kau buat app and then kau nak hantar dia kepada network, which is internet, ataupun ke CDN, Country Delivery Network, Content Delivery Network, sorry. So benda tu dah melibatkan kau deploy app ke network. So itu sebenarnya actually dah melibatkan aku punya
course tu. Oh, Net-centric. sebab kalau tak silap aku lah kan, kalau nak deploy ni website ni dia ada banyak jenis deployment kita boleh buat. Salah satunya guna cPanel boleh, ataupun kita guna AWS pun boleh kan untuk Yes, deploy. betul. Boleh. Baru-baru ni aku pernah guna satu deployment ni, nama dia Radar untuk deploy ni lah. Untuk hosting kan? Untuk hosting website. GitHub sendiri kalau ini memang technical. GitHub lah kan. Tapi GitHub tu basically untuk hosting yang testing tu. Untuk testing GitHub sajalah kan. Untuk buat portfolio semua tu okey lah GitHub lah kan. Tetapi kalau nak buat hosting betul-betul tu memang rasanya better guna AWS ke. Tapi yang sekarang ni yang ramai guna, apa nama tu Radar ramai guna. Radar tu free ke bayar? Yang apa yang aku guna tu free lah. Free kan? Free. Sebab apa yang aku tahu kan, hosting yang free kan, ada dua je aku tahu. Railway pernah guna Railway Aku tak pernah guna. Aku tahu 00 Web Host, Infinity Free. 00 Warehouse aku rasa dah tak ada. Dah tak ada. Dah tak ada dah. Betul. Tapi dah dia under hosting je. lepas kan, aku tadi diploma dah tak ada 00 Web Host tu. Tapi sekarang yang ada, yang aku tahu yang tinggal GitHub dengan Infinity Free je lah. Itu yang aku tahu so far. Jadi kalau untuk viewer di luar sana mungkin ada yang tak faham apa sebenarnya yang kita 00 Web Host ni apa, Radar ni apa, GitHub ni apa. Itu semua kalau korang let's say lah ada pelajar-pelajar sekolah yang interested nak belajar computer science ke IT ke, ini benda-benda yang korang akan belajar nanti. Yes, betul. macam Itu mana actually kita semua platform yang kita sebut tu platform untuk kita website tu kita nak hosting supaya orang luar boleh tengok dalam internet, menggunakan internet. Betul. Tapi dia mengikut pada benda yang kita nak buat juga, projek yang kita nak buat. Sebab betul. kalau nak buat website tu, apa yang kita sebut tadi itulah. Kalau untuk apps tu selalunya Play Store, App Store, macam tu, ataupun APK constant macam tu kan. Itu APK tu untuk kalau korang nak guna secara internal dalam satu company kan. Nak guna secara internal saja APK. Tapi kalau nak semua orang public guna, maybe kita boleh kat Play Store ke ataupun App Store lah. Dia punya aplikasi tersebut. Tapi aku nak highlight sikit lah kan tentang aku nak direct terus lah, sebab apa yang kau ceritakan tadi tu kan, walaupun dia adalah satu course yang berlainan, program yang berlainan lah yang pelajar boleh take part lah. Mohon kat UPU kan, UiTM UPU kan, atau dia ada sistem di sendiri UiTM ada dua phase. Satu phase UPU, satu phase direct. Macam aku UiTM direct. Aku daripada phase UiTM direct. So basically satu tahun kita ada kita ada dua intake. So intake yang kedua intake yang kedua adalah UPU. Intake yang pertama daripada direct UiTM. Okay. So intake kedua direct ke UiTM lah. Itu kalau tak silap aku lah. Okay. Antara dua tu lah. Okay, tak apa. Okay. So untuk orang-orang yang net-centric ni, apa berdasarkan apa yang kau ceritakan lah kan, aku ada kawan-kawan di dalam UKM yang ambil computer science in networking. Yes. So basically apa yang kau ceritakan tu bukannya aku nak ni lah katakan net-centric tu tak unique apa, tapi syllabus yang kau cerita tu aku pernah nampak kawan-kawan aku buat juga. Di dalam computer science, aku tak tahulah kan, maybe dia benda yang sama, cuma maybe diorang belajar secara surface level ke apa ke. Bukan aku nak kata macam UiTM sama je kan, cuma nama lain kan, tak unik pun sebenarnya kan. Aku bukan nak kata, tapi apa yang aku dengar adalah so far apa yang kau cerita tu aku boleh relatekan dengan ni lah, course networking computer science. Macam kawan kau yang network tu kan, apa dia punya serta-serta scope dia yang buat? Serta-serta scope. So aku pernah nampak salah satunya diorang guna macam emulator lah, emulator okay. Guna Kali Linux apa semua tu lah kan. Aku tak tahu secara spesifik, tapi macam kau cerita tadi tu lah kan, berkenaan net-centric, macam jaga server apa semua tu kan, yang kerja-kerja developer operations kan. Aku pernah je nampak diorang buat benda-benda tu, tapi tak in detail lah kot. Tapi aku pernah nampak lah, maybe net-centric tu memang dia go through deep. Sebab kau pun baru semester 3 kan. Sebab aku baru semester 3 tu. Sebab aku rasa mungkin memang akan sama lah. Masa dengan course kau pun kita akan ada subjek yang sama. Jadi aku ada satu soalan lah. Dekat UiTM ada computer science in networking ke? Ada. Computer science networking ada. Ada juga. Kau tahu apa perbezaan dia? Itu akan menjadi persoalannya untuk sekarang ni. Lepas aku habis degree ni mungkin aku waktu. Sebab aku pun saya 3 tu. Sebab aku dah tengok juga dekat Sem 4, Sem 5, Sem 6 kan. Aku go through je lah tak. Course outline je kan. Subjek dia memang beza sikit dengan computer science network. Memang berbeza. So aku belum dapat gambaran menyeluruh. So aku tak boleh nak simpulkan
secara betul-betul lah Netcentric degree ni macam mana kan. Oh. So nak bandingkan network macam mana. Okay, aku faham. Sebab bila kita tengok daripada program kos-kos IT related ni kan, dia sebenarnya lebih kurang sama je. Cuma yang mana yang lagi deep, maybe dalam networking dia deep, dalam security dia deep sikit, dalam software development dia deep sikit. So maybe adalah macam elemen-elemen apa yang kau belajar kat Netcentric tu ada dekat computer science networking. Tapi maybe dorang 100% networking sebab kau ada security juga kan. Security, kau ada software juga kan yang kena buat kan. Betul. So maybe dia dekat situ lah. Tapi agak menarik lah bila kau cerita tentang Netcentric ni kan. Dia buat aku curious juga. Sebab kalau kita tengok daripada segi sudut Malaysia sendiri sekarang ni, memang orang-orang yang okay, dua benda lah sekarang ni lah yang in the future yang boleh dikatakan akan ada demand. So sekarang ni ada satu website MyKerja kot tak silap aku. Okay. MyKerja. Oh, tu platform lokal untuk cari kerja kan. Itu platform salah satu platform kerja kita boleh check yang mana yang sekarang in demand. Oh, ada satu feature yang boleh cari demand. Sekarang ni dekat Malaysia ni apa pekerjaan yang sebenarnya in demand. Yang apa yang aku nampak ni macam network engineer, cyber security, AI engineer. Itu semua sekarang ni macam memang hot punya topik lah. Hot punya in demand. Lagi kita tahu AI sekarang tengah naik kan. So memang AI lah. AI jadi dia buat aku macam okey lah. Maksudnya ada demand lah Netcentric ni kan. Sebab kalau aku dengar apa yang kau cerita tadi memang dia fokuskan kepada network dengan security kan. Dua benda tu memang sekarang ni akan be in demand dekat Malaysia in the future. Network engineer dengan security engineer semua tu lah. So aku boleh katakan walaupun Netcentric ni bunyi underrated dan mungkin dia lebih kurang sama ke dengan computer science networking ke, dia still in demand lah. So apa yang kau choose tu, apa yang kau pilih tu, aku boleh katakan maybe future proof lah. Yes je. Nak buatkan website design and then kau cakap je ni nak ni. Confirm dia akan bagi coding, kau paste, settle website tu. Sebab design dah settle. Sebab tu aku pernah katalah podcast sebelum ni kan, kalau untuk orang-orang yang front end ke buat design ni kan, sekarang adalah masa yang emas. Sebab memang front end developer tu dia punya demand tengah turun, tapi dia macam still ada kan. Kalau yang ada tu kau take opportunity tu, kau guna AI untuk buat, jadi kerja kau dah macam senang, dah mudah. Kau baru je bagi satu solution kepada orang pemalas tu. Special case lah aku boleh katakan. Sebab dia ada certain university computer science, software engineering, dia boleh bercabang. Tapi ada certain university dia software engineering ni adalah asing. So aku tak tahu, aku 100% tak tahu kenapa diorang buat macam tu. Dia ada yang sekalikan, ada yang dia separate kan. Tapi kalau dari segi nak jawab soalan pertama kau tadi tu kan, ramai ke tak, kalau campur international student sekali dengan local student, dalam kelas aku adalah 130 orang. Oh mayu. Aku baru tahu dapat yang international student tu. Berapa ramai tu international dalam kelas kau? International ramai tu. Macam aku rasa kan, international dalam 60%. 40% 60%? Tapi ramai ni lah, Chinese dan Chinese ada 2-3 orang Iraq kot. Tapi Chinese ramai lah. Chinese ramai. Local 40% macam tu je. Chinese lagi majority. International lagi ramai tu daripada local. Itulah buat aku terkejut yang diorang datang ke sini kan. So benda ni aku tak realise dah mula-mula kan bila masuk software ni. Sebab aku tengok budak-budak lokal. Sebab kita orang punya kelas kadang kalau buat tutorial kelas, dia separate dia budak lokal dengan budak international. So bila tengok budak lokal macam tak ramai pun. Tapi bila masuk lecturer kan, masuk dewan kuliah kan, tengok ramai jadi orang. ramai. Lepas tu bila kita orang habis satu exam kan, lepas tu kita orang nak bergambar. So kita orang ajak sekali budak international kan, bergambar tengok, asal ramai sangat kan. Tapi tengok macam budak international je yang macam ni lah menonjol. So bermakna waktu kelas international dengan local ni kelas dia diasingkan. Dia waktu lecturer tu sekali, dia mengikut pada certain subjek agak. Ada yang kita kena sekalikan. Macam contoh kita kena ambil at least seorang budak international lah dalam grup kita orang. Tapi ada kelas tu macam dia separatekan budak international saja, budak lokal saja. Mesti yang time asing tu kan. Sebab aku ada dengar subjek kat UKM, subjek yang berkaitan IT, ada yang dia ajar dalam bahasa Melayu tau. So subjek yang tu ke yang time asing dengan international? Tak. Ada sekali juga.
dekat UKM semua syllabus semua dalam kelas memang guna English. Tetapi sebab UKM ni dia macam universiti watan lah kan. Kebangsaan lah. Jadi dia memang untuk nama semua memang bahasa Melayu. Macam nama subjek semua bahasa Melayu. Sistem semua memang bahasa Melayu. Tapi ada English punya version lah. Tetapi untuk buat thesis ke buat final year project punya report memang kita kena menggunakan bahasa Melayu, tak boleh bahasa Inggeris. Tapi buat assignment semua tu memang bahasa Inggeris. Cuma final year project report, thesis semua kena bahasa Melayu. Okey, kalau macam environment pula macam mana? Macam local ni dia boleh terima ke international punya cara, ataupun international ni dia ada satu beef ke dengan local? Dia punya environment tu mesra ke ataupun ada regang-regang dia? Oh, itu sebab basic culture. Basic culture. Culture basic. Okay, kau mention ni baru aku teringat satu benda. Baru-baru ni lah dekat UKM sebenarnya ada satu isu. Budak international pergi tumbuk budak lokal. Ada beef ni. Baru-baru ni lah. So setiap universiti ada confession group dia sendiri kan. So aku ada baca lah kat confession group lah kan UKM kan. Sebenarnya ada seorang budak international ni pergi cari gaduh dengan budak lokal. So jadi satu isu lah, pergaduhan lah. Macam budak international ni dekat UKM, isu dia kadang diorang tak faham bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okay. Dia boleh bercakap speaking ni macam asal fluent kan. Tapi bila kita bercakap English dengan dia tak faham dengan kita. So aku pernah ada seorang budak international dalam group aku kan dulu kan, sebab lecturer aku suruh ambil seorang. So kita orang ambil dia, and then dia tak boleh nak berbahasa English dan berbahasa Melayu. So bila kita orang cakap bahasa Inggeris kat dia, dia ambil phone dia buka translator, dia letak kat tepi, and then kita orang cakap, dia translate dalam bahasa Mandarin, Mandarin lah kot. Lepas tu dia baca dalam bahasa Mandarin, and then baru dia reply balik dalam bahasa Inggeris lah, dia reply balik. Cuma bahasa Inggeris yang kita orang cakap kat dia tak faham. Aku terkejut juga. Tapi kau faham dia cakap? Diorang tak tahu, diorang punya accent tu, tak tahu diorang belajar English macam mana kan. Memang fluent lah boleh kata lah. Memang fasih bercakap tu fasih. Tapi diorang susah nak faham bahasa Inggeris. Macam mana tu? Kan aku pun buat aku terkejut juga bila macam dia bercakap bahasa Inggeris tu macam macam pernah bercakap 10-20 tahun lah sebelum ni kan. Macam fluent lah, fasih gila. Tapi bila kita bercakap dengan dia, aku tak tahulah sebab kita orang punya accent ke apa kan. Tapi dia susah nak faham. So dia menjadi isu kat situ lah, nak get along dengan budak international ni. Memang ini tak dinafikan lah, ini fakta, dan ini memang benda yang berlaku lah. Memang dia ada separation between international dengan local. Memang jarang-jarang gila diorang dua-dua pihak ni akan get along. Memang akan ada separation. Budak lokal je, budak international saja. Lagi-lagi Chinese lah, tapi ada je lah 2-3 yang macam okay. Tapi dia boleh faham lah. Dia boleh faham lah. Tapi environment dekat UKM ni boleh dikatakan nice lah, memang nice sebab dia tempat public. Tempat public tu maksudnya dia ada kedai makan dalam UKM tu sendiri. Ada tempat-tempat untuk orang luar datang lah, macam Port Healing, Port menarik semua ada dalam UKM. Dia tempat public lah kan. So dia buka, semua orang boleh masuk pada bila-bila waktu. 2-3 pagi pun kita boleh keluar dan sebagainya lah. So daripada segi kebebasan tu memang ada kat UKM lah. Environment ni memang nice. Cumanya dia ada isu-isu dia sendiri lah dekat UKM. Ada isu monyet, ada isu monyet. Isu monyet. Mungkin yang tu tak ada kat UiTM kan? Monyet. Kau ada pernah nampak macam kat UiTM ada monyet ke, ada anjing ke? Dia bukan monyet tu. Dia letung. Spesies monyet, lutung. Aku masa semester 1 kan, aku stay college kan. And then semester 2, semester 3 aku dah duduk luar dah. Masa sem 1 tu aku kalau setiap pagi mesti akan ada lutung berkeliaran kat atas bumbung kau. Yang paling kelakar aku pernah nampak satu peristiwa kan. Selalu kita orang dekat college tu, tempat sidai kita orang, dekat college tu ada satu walk berandau setiap tingkat tau. Tempat berjalan beranda kan orang panggil kan. Betul. And then kan ada rail kan, macam rail besi kan. So usually kita orang akan sidai kat situ. Sidai situ, and then adalah lagi batang, and then dawai boleh sidai ke depan-depan lagi. And then aku ada nampak, aku bangun pagi kan, aku nak pergi mandi. Aku tengok mamai, aku nampak lah lutung tu tengah buat apa lah, dia macam bercangkung menghadap aku. Sekali aku nampak air menitis kena kat baju orang tengah sidai kat bawah tingkat. Aku tengok. Alamak, spoil. Kalau itu aku spoil lo hari aku.
Kuyup doh baju. Kering dah basah balik. Tapi kali ni bau lain. Okey, kita dah dengar pengalaman dan environment dua orang student dari UKM sendiri dengan UiTM Perlis sendiri. So kita berehat dulu, kita akan sambung ke next sesi kita. Okey, kembali kita lagi kepada podcast by Eyes Forward. Tadi kita dah ceritakan pasal pengalaman, kos semua macam mana, international student lah, monyet. So tapi sekarang ni function saya nak jemput diorang ni adalah nak ceritakan keseluruhan environment dekat universiti yang diorang belajar tu, supaya adik-adik, abang-abang, kakak-kakak semua boleh tahu, boleh dapat lah first view dulu kan, macam mana environment tu sebelum diorang nak ambil kawasan yang diorang nak tu. So nak tanya Nazran sendirilah, kau kan belajar dekat UiTM Cawangan Perlis Arau kan? Betul. So macam mana kat first time kat situ kan kau? Kau orang Johor kan? Ya doh. Lepas tu duduk sampai ujung doh. sampai Perlis pula. So macam mana penerimaan kau dengan UiTM Cawangan Perlis, negeri Perlis sendiri? Macam mana penerimaan kau dengan environment dia? Macam mana aku terima kan dengan Perlis ni Cakap orang tahu kau. Kau tahu bukan. Ya doh. Aku rasa kan almost 1 sem dah aku tak terima orang Perlis. Ni no joke lah, ni betul doh. Ni apa yang aku rasa lah. Hampir 1 sem lah aku tak terima orang Perlis ni. Sebab time tu masa aku dapat tahu yang aku Arau Perlis, masa aku apply UiTM tu, aku tahu ada 3 cawangan yang ada course dunia-sentrik ni. Aku research ada Jasim Melaka dengan Shah Alam dan juga Arau. Lagi aku antara dua ni je, Jasim Melaka dengan Shah Alam je. Sebab apa yang aku fikir kan, kalau Arau Perlis, satu terlalu jauh sangat. Aku tak kisah sangat terlalu jauh, sebab aku memang suka hidup jauh-jauh, aku suka travel. Tapi masalahnya Perlis ni, okay sorry lah kalau yang terasa orang Perlis dia punya entertainment, dia punya dari segi entertainment ke ataupun macam mana nak cakap, live bandar. Live bandar tu macam tak ada tu kat orang Perlis. So Ada 8 orang je sorry kan? lah. Sorry lah kalau orang Perlis tu kan. Tapi ni apa yang aku rasa lah. Tapi itu sekejap je. Itu lepas sem kedua tu aku dah terima orang Perlis. Sebab apa tahu? Sebab lepas aku dah sem 2 tu kan, aku dah going through sem 1. Aku rasa ni kan, aku rasa Aeropolis ni okey je tu kalau nak untuk belajar. Sebab motif aku apa? Aku fikir motif aku apa? Aku kan nak travel. Aku okay, travel tu side lah. Okay, side lah. Yang first sekali adalah study. Aku nak study, aku nak fokus study, aku nak score. So bagi aku actually sebenarnya Aeropolis ni lagi better untuk study. Nak bandingkan live bandar macam Jasim Melaka tu kampung sikit tapi boleh je ke bandar kan. Dekat contoh dekat je. Tapi lagi-lagi Shah Alam. Terlalu Alam banyak entertainment apa semua kan. Betul. Bagi aku Aeropolis ni tempat yang paling peaceful lah. Kalau kau nak belajar situ, paling peaceful. Sebab tak kisahlah kalau disebabkan kurang entertainment, itu cons. Tapi pros yang di sebaliknya kau dapat fokus, full fokus dekat kau main tadi. So bayangkanlah tempat tu tak ada apa-apa. Tak ada tempat entertainment, kau nak pergi mana fun. Adalah juga tapi tak banyak aktiviti yang kau boleh buat. Tapi disebabkan tak banyak benda yang boleh buat, kau boleh fokus study. And then tambah-tambah lagi kat Aeropolis ni, bestnya adalah waktu sunset. Waktu sunset je best. So dengan ada view sawah lah paling utama lah kat Perlis kan. So view sawah tu, itu dah cukup lah bagi aku untuk aku nak hilangkan stres. So aku just tengok view, aku dah hilang stres lah. So boleh relate lah sebab dekat bila kau sebut pasal sawah kan, mesti nak bandingkan bandar, udara segar weh. Betul. Udara yang tak ada apa tu, kurang exhaust motor, exhaust kereta tu dekat situ lah kan kita nak ambil kan. Fresh air orang kata, fresh air. So aku boleh relate lah sebab kalau kita belajar dekat dengan bandar, fokus tu memang kita nak belajar, tapi bila dah tahu kita berada di kawasan situ kan, mesti kita macam nak jom pergi KL,
Jom Ya, kita pergi KLCC Bukit Bintang ke kan. Tempat lepak dia baru tu macam cabaran lah student kalau diorang berada di bandar. Tapi kalau macam Nazran kata dia sendiri dia relate peaceful tu, aku boleh tahu macam mana dia punya positive mind diorang nak belajar kat situ semua tu. Ada advantage besar jugalah. Betul. culture Tambah lagi shock lah. betul. Kejutan budaya. Tambah lagi ada meme Perlis 8 orang kan. Tak adalah gurau je. Gurau je. Marah orang Perlis. Marah je marah. Tapi dia selain daripada environment, sebab aku ada baca, ada tengok je lah kat media sosial kan, kalau dekat UiTM Perlis ni kau pergi kelas berpeluh-peluh, panas, sampai pergi kelas bawa kipas besar tu. Okey. Bawa kipas besar tu sepatutnya pergi kelas lah. Betul ke? Memang panas ke? Berlecak ke badan kalau Belecak tu. Belecak. Aku terus teringat ada satu time aku SEM 1 kan. Ada video viral tu. Ada video viral pelajar student. Dia apa nama jawatan dia? Aku tak ingat tapi MPP ke? MPP kot. Aku rasa MPP. Dia viral lah. Ada satu video dia viral. Dia tunjuk dia badan dia belecak gila pasal meja tu. Belecak gila. Dan itu viral gak lah kat UiTM Arau pasal orang tu kan. Dia buat video benda tu pula. Tapi betul tu memang panas tu. Arau paling memang panas. Berapa suhu dia aku tak ingat lah. Tapi dia punya panas nak cakap kan. Contoh kan, setiap kali aku nak balik ke Perlis kan, suhu kita kat sini macam Johor, Selangor sama tau. 34, 35 tu tak lari lah. Yes. Tiba-tiba jam tu Perlis mendadak 38. 38. Weh, 41 dia capai. Ui, panas. 41, 42 dia capai. Aku pernah baca statistik Google lah, temperature kan. Pernah sampai tu 42 tu. Itu panas. Heat stroke tu. Dia punya panas tu kan. Sampai kan aku sampai je Perlis, disebabkan perubahan cuaca tu, aku demam tu. Aku setiap kali balik Perlis kan, aku akan rasa demam. Ya, demam tu yang teruk lah. Yes, tapi selalunya aku akan migraine, mungkin migraine pening kepala. Disebabkan perubahan cuaca, suhu. Biasalah orang Johor kan. Johor kan nak buat negara lain kan. Jadi dari selatan sampai utara. Gitu. Ya pasal isu Johor di mana negara lain. Weh, tu kalau betul terjadi kan. Setiap kali raya aku beritahu makcik aku kerja overseas. Aku study overseas tu. Study overseas kat Perlis lah. Kat Malaysia. Tapi kat Perlis lah. Okay. Tadi kau dah sebut semua cuaca semua tu kan. Kalau macam ramai ke yang belajar dekat UiTM Perlis tu? Kalau cuti SEM ke, ada yang balik ke, ada yang stay ke? Kawasan dia sunyi ke, macam apa tu, macam gelap. Sunyi lah kiranya. So maksud kau kalau cuti SEM student tak ada sunyi tempat tu. Sebab certain universiti kalau ada yang cuti SEM pun adalah student-student duduk lagi kan, menetap kat situ tak balik. Tapi macam UiTM Perlis ni dengan luar bandarnya, kalau cuti SEM mesti orang pusat-pusat balik ke, ada yang mesti menetap lagi? Selalunya memang semua akan pusat nak balik tu. Contoh kan, last cuti SEM ni, hari Jumaat tu hari yang last tau, orang cuti kan. So memang basically Jumaat malam tu memang akan ramai lah. So macam aku tak suka jalan jam kan. So aku biasanya aku tak suka balik awal. Aku suka 3-4 hari. 3-4 hari lepas tu baru aku balik awal. Baru aku balik bukan balik awal, sorry. So dari segi sunyi Perlis tu kan, kalau student tak ada, dia sunyi dekat bahagian you je. Contoh macam dekat Perlis Arau kan. Arau agaklah beza sikit, sunyi sikit. Sunyi sikit disebabkan tak ada student. Tapi taklah semua student tak ada. Sebab UiTM tu UiTM ada 4 lapis, dia ada band, ada atlet. Biasanya orang-orang yang pelajar-pelajar yang ni, biasanya dia akan cuti sekejap je. Macam diorang akan cuti maybe like 2 minggu. Macam classmate aku ada seorang 4 lapis. Dia cuti 2 minggu. Dia kata dia cuti 2 minggu je cuti SEM ni. Nak banding dengan aku ni 2 bulan. Dia cuti 2 minggu je, and then dia kena balik ke UiTM Perlis, and then kena berlatih lah as a 4 lapis. So tak adalah sunyi terus. Macam ada satu kedai ni, kedai yang hot yang student selalu pergi, sebab kedai tu murah.
Aku kan last sem aku stay dalam seminggu tau. Seminggu lambat baru aku balik. So aku nampak perubahan kat kedai makan tu je yang student selalu pergi. Daripada semua student masa student ada, semua student jadi semua orang tua. Dia ada orang, cuma orang dia berbeza lah. Kau mention orang tua ni macam ada beef dengan someone. Tak. Oh, jangan sebut pasal kisah politeknik kau. Oh, so bermakna kira ada jugalah student kan, cuma tak ramai je lah. So kena get prepared lah. Macam kalau budak-budak ni nak sambung kat UiTM, kena get prepared lah untuk kehilangan kawan-kawan ke, tak ada teman dekat universiti ke, ataupun dekat rumah sewa sendiri kan, ramai balik kan. Betul-betul. So tadi kita dah dengar pasal universiti UiTM sendiri dekat Perlis. So sekarang ni nak dengar environment UKM jugalah. So Amjad, kau boleh cerita sedikit lah kau punya environment, situasi kau dekat UKM semua tu ke? Best ke duduk dekat bandar? UKM kan bandar Bangi. Nak pergi KL pun 40 minit macam tu je. Betul. So cabaran dan positive vibe dekat situ macam mana? Okay. Kalau positive vibe lah kan, boleh dikatakan kan, sebab dia Bangi kan. Bangi ni dia salah satu boleh dikatakan spot tempat makan tu banyak. Yang menarik-menarik lah kan. So itu salah satu faktor yang duduk UKM ni best lah. So setiap kali habis exam kan kita orang kan, habis exam mesti macam jom pergi makan kan. Pergi makan kat sini, pergi makan kat situ. Banyak tempat-tempat lah macam yang sedap-sedap, yang spot-spot menarik lah. Bangi tu boleh kata syurga makanan tu. Syurga banyak makanan gila kedai kan? makan best. Tapi yang downside walaupun dia dalam bandar lah kita katakan, tapi UKM situ sendiri dalam hutan. Weh. Fun fact. Bandar tapi hutan tu. Dia kawasan Bangi tu memang bandar, tapi UKM tu sebenarnya sebelum ni hutan. So dia belakang dia tu hutan lah. banyak ciri-ciri hutan lah. Macam aku bagi tahu tadi tu kan, ada anjing liar, ada monyet, isu monyet. So kau boleh buat business safari tu. boleh safari kan. Aduh, boleh buat zoo tu kat situ. Boleh buat zoo tu. Sebab pasal banyak makanan dekat Bangi tu kan. Macam dia bagi disadvantage tau dekat student. Student kan perlukan duit. Bila tempat banyak makanan, kau betul. kena spend banyak makan weh. Betul. Kau mesti menggigil nak tahan kan nak makan tu. Aku rasa dia bagi cabaran kat student nak simpan duit lah. So kau ada terkesan tak kalau bab-bab duit ke kan? Sebab kau duduk kat bandar, kos pun mesti lagi tinggi daripada nak duduk ni UiTM Perlis. So macam mana kau manage kewangan kau? Manage kewangan lah. Itu soalan yang sangat menarik tu. Kalau nak manage kewangan tu dari segi makan tu mengikut pada apa yang ni je lah, mengikut pada bajet lah apa yang kita nak makan kan. So usually kalau aku tak ada bajet yang banyak, aku makan di dalam UKM sendirilah. Sebab UKM sendiri Beza harga UKM dekat luar buat ni tu macam apa, beza langit dan bumi tu. Macam dekat UKM sendiri, kafe-kafe UKM kau boleh dapatkan makanan-makanan ni lagi harga dia lagi rendah lah daripada banding dengan luar, dan portion dia pun banyak. Macam aku dekat college aku lah kan, asrama dekat UKM dia panggil college. So ada banyak college lah dalam UKM. So college aku college Pendeta Zakbar. So College Pendeta Zakbar ni dia boleh dikatakan ada banyak kafe-kafe kat tempat kafe tu lah. Ada banyak gerai lah, banyak gerai. Dan salah satunya adalah yang aku boleh nampak lah, yang stand out lah bagi aku adalah ayam kunyit dia, nasi ayam kunyit. Nasi ayam kunyit. Dia harga dia 6.5, tapi portion banyak, ayam banyak, sambal dengan kuah lemak. Memang puas hati. No wonder lah semua. So kalau aku makan yang tu pun setiap hari, aku rasa aku dah banyak berjimat sebenarnya. So kalau habis exam ke, macam 2-3 hari study tak tidur kan, kadang dah habis exam, lega, jom pergi makan luar. Itu kadang-kadang macam tu ada lah kan, macam nak celebrate lah kan. Dekat situ maybe adalah macam RM19 ke RM20 yang kita spend kan. Tapi waktu tu je lah. Tapi kalau aku nak berjimat dekat UKM sendiri, kat cafe dia macam harga dia dah okey dah bagi aku. So dah boleh berjimat kat situ. Dia mention portion je tu. Dia tak cakap sedap tak sedap. Sedap. Okay. Sebelum ni ada satu kedai, nama dia Tok Mi, tapi Tok Mi dah tak ada lah. Harga dia RM5. Ayam gempuk,
Pedas lah, sambal dia pedas tapi sedap. RM5 je. So bagi aku dah boleh berjimat yang tu. RM5 saja. Actually tu harga average kat Perlis tu. Oh ya? Yeah. Aku dekat Perlis kan, spend duit untuk makan kan. RM7, RM6 tu average dekat mana-mana kedai makan. Sebab Perlis kita tahu, Perlis ni okey. Sedap tak sedap tu belakang kira. Dia sedap tu taklah terlalu sedap. Kalau tak sedap tu betul tak sedap lah. Perlis ni banyak lebih kepada warung Melayu tau. Warung Melayu. So disebabkan warung Melayu banyak, so biasanya kalau warung ni harga 5, 6, 7, range macam itu je. Oh, not bad. 5 hingga 7. Okay lah. Yes, kau boleh dapat nasi kandar. Nasi kandar version Malaysia tu. Version Malaysia tu. Dia nasi ayam madu. Yes, ayam madu dengan kuah campur. Benda tu RM6. Oh, RM6 murah weh. Murah. And then bestnya disebabkan dia dekat dengan UiTM, kedai tu dia kata kalau untuk student percuma tambah nasi tu. Percuma tambah nasi. So macam biasa dekat air gepuk, kalau pergi bermana air gepuk geprek kan, kau akan dapat free juga nasi tambahan. So kat situ pun ada juga, Perlis pun ada juga nasi tambah free dengan nasi kandar dia. So murah lah bagi aku, RM6. Air pun free flow, air sirap tu. Oh, ni untuk student je ke ataupun untuk semua? Yes, ni untuk free flow tu untuk semua lah. Cuma yang student tu nasi tambah percuma. Oh, not bad. Ya. Okey tu, RM6. Aku boleh spend hari-hari, aku boleh makan hari-hari tu. Itu tu boleh berjimat banyak juga kalau duduk situ kan. Ya tu. So kalau nak makan situ kau kena letak lanyard lah. So saya student saya student. dapat makan. Oh, tak. Dia akan biasanya kalau dia tengok umur macam muka-muka macam kita ni, so biasa dia akan bagi nasi tambah cuma. Dia tak ada lah. Muka aku nampak je student ke? Muka aku nampak je student ke? Sebab waktu aku kerja dulu kan 2020 kan, baru habis sijil, tak ambil diploma lagi. Ada orang dah tanya, aku kerja kat hotel, ada customer datang, dah kahwin ke? Dah kahwin? Wow. Aku Dah kahwin ke 2020? Tadi umur aku berapa? umur 20 lah. 20? Oh. Tak, student diploma tadi dia kata 20 kan? Aku dengar 2020 tadi. Kau lah yang tak habis sekolah. Tak. Tahun 2020. Umur 20 lah. Okay, umur 20. Aku tak dengar part yang umur 20 tu. Okay, tadi kita dah environment lah semua kan. So kalau kita tahulah universiti ni ni kita masuk bebas lah sikit Okay. Korang ada pengalaman mistik sendiri tak dekat UKM, UiTM, Perlis? Korang ada. kata kat hutan semua tu kan? Okay, UiTM dulu. Kalau korang ada, share lah sikit kan. Okay, ada. Memandangkan UiTM Perlis bukan hutan kan. Aku ada dua. Satu pas tentu dekat dua ni terjadi masa sem 1 lah, sebab aku duduk college kan. So first tu aku ada member aku seorang ni kan, dia punya pasangan lah, partner dia orang kampung tau. Dia dari kampung dekat Perak tau. Aku tak ingat dia mana. Partner dia kena apa orang kata, macam kena emo hitam. Apa nama emo tu aku tak tahu, yang supaya dia suka kat lelaki tu gila-gila. Macam calik minyak dagu. Minyak dagu kan. Minyak dagu nasi kangkang. Nasi kangkang. Yang kena minyak dagu Islam. Minyak dagu. So time tu member aku dia sedih, dia ada call aku lah. So dalam call tu aku time tu dekat college UiTM kan, macam satu. Aku marah dengan penuh maki semua, segala ayat maki yang ada aku pernah terfikir, aku lontarkan dekat lelaki tu. And then aku ada cakap satu ayat ni. Aku semoga kau kena tindih malam ni, setiap hari kau kena tindih. Tapi malam tu aku kena tindih tu. Engkau yang kena tindih. Aku yang kena tindih tu. Kau minta orang tindih, kau yang kena tindih. Aku yang kena tindih tu. Aku tidur kan. Aku tidur waktu aku dengar bunyi pintu pukul 3-4 pagi siap. 3-4 pagi. Housemate aku ada 2 orang. Seorang kat penghujung sana. Seorang lagi tidur kat lantai. Katil aku dekat dengan pintu. Aku sudah 3 pagi dengar bunyi pintu. Pintu bilik aku, dia kalau buka, dia buka keluar tau. Aku nampak pintu buka ke dalam siap. Dia buka ke dalam, and then aku nampak ada tangan yang panjang macam tengah keluar, dia tengah masuk ke doorway aku. So aku macam,
Aku berdun. Lepas tu aku nak gerak, aku nak pusing badan lah. Aku tak nak tengok. Aku tak tengok. So aku kalau tak ada tengok, aku pusing. Aku nak pusing badan lah, menghadapkan dinding kan. Aku tak boleh bergerak siap. Aku tak boleh bergerak dulu. Lepas tu mata aku celik je tengok benda tu. Lepas tu aku cuba juga dapat gerak sebelah tangan. Makin aku cuba, makin dia nak masuk bilik aku siap. Ui tu. Time tu Creepy weh. Time tu kau ada baca surah ke tak? Ke memang time tu kau blank lah, macam first time kau kena ke apa? itu actually first time lah aku nampak kan. So aku baca. Ini first time kau kena sleep paralysis ke? Tak. Masa aku ni paling sleep paralysis yang serious. sebelum ni aku pernah kena just sleep paralysis, aku tak nampak apa. Tapi yang kali ni aku sleep paralysis, aku nampak benda. Aku nampak benda. So tadi tu aku nak bercakap pun tak dapat tu. Ya, memang. Kau tahu kalau kau kena sleep paralysis, kalau kau cuba jerit pun Tak boleh gerak. in real life kan, kau kadang-kadang macam bunyi sebut je. So aku cuba sampailah aku dapat jerit. Aku jerit nama member aku. Sebab aku fikir kalau ada orang kedua yang bangun, benda tu akan hilang lah. Sebab dia nak target aku. So kalau ada orang lain yang terjaga dekat kawasan tu, dia akan hilang lah. So aku fikir macam tu je lah. Okay. Dan sebaiklah member aku bangun. And then aku tengok benda tu pun hilang. And then benda tu hilang, baru aku boleh bangun tu. Aku boleh gerak. Terus aku tidur sebelah member aku kat bawah. Itu satu lah. Ada lagi satu. Okay, ada lagi satu. Ada lagi satu ni suara. Ada suara je lah aku dengar. Time tu tengah malam kecoh dekat satu ATM. Kecoh dengan satu gambar gula-gula. Okay. Okay, tahu kan gula-gula kan. Okay, gula-gula putih. Dia ada gambar, ada orang post gula-gula putih. Dia cakap dia nampak dekat padang ni. And aku tengok lah gambar tu kan. Semua orang tengok macam padang betul-betul sebelah college aku. Semua orang tak ada rasa takut tu. Semua orang pergi tu tadi tu. Kecoh tu satu ATM. Kecoh. Semua orang pergi tengok. Tak ada pun. And then bila tengah kecoh-kecoh tu dalam group WhatsApp, gambar tu expose dekat group WhatsApp tau. Group WhatsApp satu ATM. And then aku tengok gambar tu kan, ada orang cakap dalam end up tu kan, tu sebenarnya gambar bukan di dalam UiTM Police tu. Ada orang yang hantar tu just saja je nak buat kecoh kat satu UiTM. Memburukkan UiTM. Jadi bukan gambar kat UiTM lah tu. No, orang yang hantar gambar tu kan fake punya. Dia fake. Waktu masalahnya disebabkan Honda seru kan. Aku kena kacau siap lepas tu. Aku rasa aku tak boleh sebut lah lepas ni kan. Ni kau dah cerita dua Lepas cerita ni ni. aku dengar cerita memang aku lari lah. Malam ni dalam bilik harap-harap tu. Alamak. Nanti masuk Discord lah kalau apa-apa. Malam ni aku tumpang rumah kau. Boleh kita balik sekali lah. Balik sekali. Okay, 1 pagi, 2 pagi tadi tu 2 pagi lebih something. Member aku nak mandi. Tadi tu aku tak mandi lagi malam tu. Sebab ada kerja assignment banyak. Biasanya usually aku akan mandi kat shower berhampiran aku je lah. Aku kat tingkat 2. Tingkat 3 paling atas. Tapi member aku ni dia nak mandi shower yang kat atas hujung. Shower situ abang cakap ada kisah lah, tapi aku tak pernah dengar lah kisah apa benda yang diorang hadap. Tapi dia cakap seram lah, pernah kena kacau. So shower tu agak kurang terjaga sikit lah. Member aku nak juga mandi situ. Boleh lah mandi situ kan. Aku mandi hujung, dia sebelah, shower sebelah. Kita orang tu masa mandi tu kita orang ada nyanyi karaoke satu lagu Nick G, Hapus Aku tu kan. Kita orang karaoke tu kan. Itu je yang aku tahu lagu tu. So kita karaoke kan. Aku dah habis mandi, memang aku tak habis mandi lagi. Memang aku duduk nyanyi-nyanyi kan. And then aku terdiam sebab aku dengar ada suara ketiga. Aku dengar suara ketiga ni sambung nyanyi. Tapi suara tu halus tau. Bukan suara lelaki tau. Lelaki biasa, dia macam suara halus je. Dia sambung nyanyian echo. Nyanyian echo. Lepas tu aku terdiam sekejap. Aku terdiam sebab tentu aku dah habis mandi, aku pun dah berkeban.
Aku tunggu je lah. Aku fikir aku tak fikir apa-apa lagi. Aku fikir ada orang kacau kat luar. Lepas tu aku tunggulah kalau ada suara dia lagi, aku terus keluar, tu cari mana dia. Sekali ada lagi suara kan, aku tak cakap banyak, aku terus keluar cari. Tak ada orang langsung, Mat. Sunyi siap kat aras tu. Aras 3 tu sunyi bai. Bolorong. Gila 2:30 pagi semua dah tidur sia. Aku check, aku sampai keluar tu kan, pergi hujung, pergi tempat-tempat yang mungkin dia orang suruh, tak ada tu. So aku jam. Memang aku tengah duk nyanyi je daripada luar aku dengar. Lepas tu tak apalah, aku tadi tu aku seram kan. Aku masuk dalam shower, aku tunggu member aku dalam shower, aku tak tunggu kat luar. So aku takut aku apa-apa jadi aku nampak benda kan. Better aku tunggu dalam shower je. Aku cakap member aku, nanti dah habis Roger lah. Lepas tu okay. Lepas tu dia sambung nyanyi kan. Tadi tu aku tak nyanyi. Lepas tu dia kata dia kata apa dia komen kat aku. Dia cakap something apa, jangan nyanyi ke apa benda. Memang aku cakap, ataupun dia macam tegur tau. Suara yang kedua tu, ada lagi suara tu. Aku cakap lah, aku tadi tu aku dah rasa lain. Aku cakap, aku diam. Untuk pertama kali memang aku tanya, aku diam tau. So sebab aku dah takut sangat. So betul memang aku dah tanya banyak kali, aku dah geram sangat. Bukan aku cakap. Aku cakap slow kan. Bukan aku. Tak ada kau yang main ni. Lepas tu dia dengar bunyi ada bunyi ketuk pintu shower member aku. Aku dah lama. Memang aku tunggu memang aku keluar dululah baru keluar. Tapi yang itu cuma suara dengan bunyi je lah aku dengar. Gangguan halus lah. Gangguan halus dia tak tunjuk muka lah kiranya. Yes. Kau tunjuk muka aku tak Pengsan tahu apa lah. jadi. Pengsan. Mengucap dulu kot sebelum. Dah hilang aku. Okay, tu pengalaman seram kau lah dekat UiTM Place. So, boleh masuk ML Studio Oi, masuk ML Studio. Jom borak. So aku nak tanya pula lah Amjad, sepanjang kau dekat UKM, kau just chill ke still kena kacau gak? Kalau aku sendiri kan, boleh dikatakan kalau major 2 kali aku pernah kena kacau lah. So macam aku lay the foundation tadi kan, UKM ni dia sebenarnya hutan. Dia kawasan bandar tapi UKM sendiri tu dalam hutan. Ataupun sebelum ni dia memang hutan tapi diorang buat ni lah kan, buat kampus kat situ kan. So dia UKM ni sebenarnya dia agak bermisterius. Dia banyak misteri. Ada 7 tu ni ada banyak lah. Ada 7 banyak misteri lah. Ada misteri bas berhantu, gula-gula macam Nazran cakap kan. Dan salah satu benda ataupun salah satu situasi macam ni lah, waktu aku kena kacau adalah waktu aku tengah tidur dalam bilik aku. So imagine kan, pukul 2 pagi aku siapkan assignment, aku tidur kan, tengah tidur. So UKM ni bilik dia adalah asrama dia, untuk bilik aku lah, college aku lah kan, boleh muat 2 orang saja. Macam Nazran pun pernah tengok, memang sempit gila dalam tu. Pernah datang. Sempit. Kalau ada 2 orang memang sempit gila. Last aku datang kena kacau monyet. Kena kacau monyet. Itu kena kacau monyet. Bukan benda halus lah kan. So roommate aku dia duduk kat Putrajaya dulu. Putrajaya. So dia hari-hari akan balik lah. Setiap minggu memang dia tak ada dalam college, tak ada dalam asrama. Dia PBSM akan balik. ni, PBSM. PBSM lah. Jadi aku macam okey lah, aku duduk seorang-seorang, aku tidur je, tak ada apalah selama ni kan, aku okey je. Sebab aras yang sama, ada member aku kat ujung sekali. So aku macam okey, kalau ada apa-apa emergency ke, kalau nak pergi lepak, aku pergi kat situ je lah kan. So aku tak ada isu lah, aku tidur seorang-seorang je lah dalam bilik. Tutup lampu apa semua tu. So waktu ni ada 3 pagi kot, 2-3 pagi aku dah siapkan assignment and aku nak tidur. Dan aku dah deep sleep, aku dah tidur dah sebenarnya. Okay. Tapi pukul 3.30 ke 4 pagi tu ada orang datang ketuk pintu aku.
pintu bilik aku. 3 pagi 3-4 pagi macam tu, dalam pukul 4 pagi lah. Jadi aku macam siapa datang ketuk pukul 4 pagi kan. Member aku ni pun diorang night owl. Maksudnya diorang tak tidur kat kadang kan pukul 4 pagi kan. Diorang tengah buat something ke, tengah main game ke. Member aku tu dia bawa PC lagi. PC gaming PC dia letak dalam bilik, main Genshin Impact ke apa kan, main Valo. So aku expect okay, maybe dia datang nak minta something ke macam tu kan. So aku fikir positif je lah, optimistic lah kan. So aku buka pintu tu buka pintu tengok kiri kanan, tak ada orang lah. Kan koridor kan, tak ada betul. orang kan. So aku pergilah macam okay, tak apa, tak ada orang. So aku jalan lah sikit kan kat koridor tu, tengoklah kiri kanan, tak ada orang. Maybe kena prank ke apa kan, tak tahulah kan, orang sebelah. So aku masuk balik bilik aku. Balik bilik aku. So aku baring balik lah atas katil kan. So aku tidur. And then ketukkan, datang balik ketuk tu. Pap. So aku macam apa benda pula ni. Buka tengok tak ada orang lagi. So selalunya orang kata kalau ada benda datang ketuk jangan buka pintu, nanti dia masuk kan. Tapi aku tak tahu, aku ingat itu member aku kan. Ya tu. Kalau kau dalam cerita hantu kan, kau mati awal. Aku mati awal dulu. Kau mati dulu. So okay. So kali kedua jadi macam tu, aku macam okay tak apalah, macam buka je lah tengok kan, tak ada orang kan. So aku masuk balik bilik aku kunci bilik aku kan. On the way nak ke katil aku tu, aku baru ambil 2-3 langkah, datang balik ketuk tu. Pak. Kali ni aku cepat-cepat buka pintu, aku tengok kiri kanan tak ada orang. Mati terus lah tak kau ada ni. orang. Tak cakap banyak tu kau. Aku macam okay. Di antara side character yang akan dikorbankan. Betul. Tapi orang sayang kan lepas dia mati. Side character yang akan dikorbankan. Aku tengok macam tak ada orang. Lepas tu baru benda tu hit me lah. Macam oh shit, ini aku rasa bukannya manusia ni yang datang kacau pukul 4 pagi ni. Tapi waktu tu aku macam mengantuk gila, jadi aku macam tak fikir apa lah. Kunci je pintu, aku tidur je. And then next day tu aku pergi ke bilik member aku yang hujung tu kan. Aku tanya, memang betul ke kat sini ada orang ataupun ada benda datang ketuk? Dia kata, ya Amjad, memang banyak kali kita orang pun kena. Banyak orang kat sini memang kena. Sebab kat college aku sendiri sebelum ni pernah ada seorang ni, dia bunuh diri. Allah. Ding. Wow. Tapi perempuan lah kot. Perempuan, dia daripada Aras 3 blok depan. Dia semua orang waktu tu dah balik raya. Tapi dia duduk jauh kot, Sabah ke Sarawak kan. So dia tak balik, dia duduk kat ni lah, kat asrama. So orang kata apa yang orang kata lah, dia kena kacau, dia kena kejar. And salah satu way dia ambil tu adalah untuk lompat daripada aras and dia bunuh diri. Memang ada cerita lah. Dan dekat aras aku sendiri, dekat blok aku sendiri, dekat aras yang teratas kan, ada satu bilik semua orang boleh pergi tengok, tapi dia macam tak bagi pergi lah kat situ sebenarnya. Tapi boleh je nak pergi tengok. Kalau buka bilik tu kan, tengok dalam tu kan, dia sebelum ni pernah ada kes terbakar kot. Bilik tu saja. Aku rasa aku pernah bawa kau, pernah. Ya. Kan? Bilik yang tu ke? Yang aku bawa kau dengan Zul kan waktu tu kan. Ya tu terbengah lagi gila. Kan macam diorang tak buat apa-apa. Aku tak tahulah pihak college kenapa tak ambil tindakan. Sebab aku dengar ini dah lama berlaku. Tapi ada elok je ada barang personal kat situ lah. Ada. Aku rasa barang personal tu semua maybe waktu tu terbakar. So dia macam tak ada masa nak keluarkan kan. Jadi dia letak je macam tu. Masalahnya sampai sekarang. Sampai sekarang dia tak ambil tindakan. Pihak college tak ambil tindakan untuk apa ni, keluarkan barang-barang tu ke untuk. So mungkin dia orang dengar ni akan ambil tindakan lah. Ambil tindakan lah. Macam-macam lah aku dengar daripada cerita kawan-kawan aku sendiri. Lagi satu adalah kawan aku seorang ni, nama dia Zam lah, Zam. So Zam, roommate dia adalah Indian. India. Tapi roommate dia kata kadang tak ada juga. Bukan roommate dia, sorry. Bilik sebelah dia Indians. So dia kata Indians ni selalunya tak ada dalam bilik, tapi malam-malam pagi-pagi lah kan, dia akan dengar macam ada orang buat ritual dalam tu. Wow. Ritual siap. Buat ritual. Dan benda ni sampai kena kat bilik dia kot. Sebab waktu tu dia tengah santai-santai dalam bilik dia, dia hang dia punya baju tu kan. Dia sangkut baju dia. Bila dia sangkut baju dia tu dekat guna hanger lah kan. Lepas tu dia nampak baju tu macam, kan baju ni macam ni kan. Lepas tu dia naik sendiri.
Baju saja. Baju saja. Macam ada orang pegang baju tu macam naik. Bukan berangin tau, dia kata tak berangin langsung. Okey, ada orang macam pegang macam gini lah. Baju Pegang tu macam ni, kena tarik. macam kena tarik. Okey. Tak berangin. Aku rasa kalau angin pun tak natural lah. Takkanlah macam gini kan? kan. Macam ni. Lepas tu dia macam, waktu tu aku nampak nampak dia. Waktu tu aku pergi bilik member aku nampak, Zam kau kat sini. Ya doh, aku kena kacau doh, aku takut doh. So aku stay kat sini 3 pagi waktu tu. Wow. Aku macam, bahaya juga college ni kan. Tapi yang aku boleh katakan yang major yang buat waktu tu, aku macam, ini memang seram lah. Ini memang aku seram gila lah. Ini berlaku waktu pukul 12.30 malam. 12.30 malam. Besok aku kena present dekat lecturer aku satu application lah. Tapi laptop aku buat hal, aku tak boleh nak siapkan kerja tu. So apa aku buat, aku dah buat banyak cara kan guna laptop aku tu kan, nak buat apps kan, tapi tak boleh nak buat juga aplikasi tu. So aku macam, dah pendek, dah stress kan. So aku call member aku. Member aku dia ada PC juga. Dan dia ada aplikasi untuk kita develop apps tu, Android Studio orang panggil. So saya call, aku call lah dia kan. Aku call, kau dalam PC kau ada Android Studio kan, kau nak guna ke PC kau? Aku nak guna boleh, aku ada kerja nak siapkan ni. Besok ni aku kena present dekat depan lecturer kan. So dia kata, datang je doh, aku sekarang ni memang tengah buat kerja, tapi nanti lepas aku dah siap, aku boleh bagi PC kat kau. So kau boleh persiapkan lah. So pukul 12.30 malam tu aku pergi bilik dia kan. Pergi bilik dia. And then aku tengah tunggu dia siapkan kerja dia lah. So roommate dia dah tidur. Dia tengah buat kerja. So aku tengah tunggulah duduk atas katil dia kan. And then dalam 2 pagi tu dia dah siap. And then dia kata, okay Amjad, kalau kau nak guna lah PC kan. Aku dah tak guna dah. Aku pun nak tidur dah ni. Kau nanti kau guna, kau shut down PC, kau lampu memang dah tutup, kau shut down PC apa semua tu. Nanti ni lah, kau keluar je lah daripada bilik kan. Kau tak payah kunci bilik, sebab memang bilik tak ada apa-apa lah kan. So memang diorang tak kunci. Okay. So aku pun macam okay, dia dah tidur lah. So 2 pagi tu aku tengah buat kerja aku lah, kan. Tengah buat aplikasi tu. And then bila aku tengah buat aplikasi tu, okay, tempat yang aku duduk tu, depan adalah PC tau. Depan ni komputer, Okay. keyboard kan. Tempat duduk, belakang tingkap. Okay, belakang tingkap terbuka. Sebab memang orang suka buka tingkap, sebab nak bagi angin masuk kan. Bukan kalau position meja kau PC kan, ni belakang tingkap ke? Bukan kau yang menghadap tingkap ke? Tak. Tapi ni kau membelakang tingkap. Diorang dah susun. Dan ni adalah bilik corner. Kalau bilik corner dia luas. Dia punya position katil apa, almari semua lain. Okay. So aku punya diorang susun posisi tengah azan Betul. kau continue je. So posisi yang diorang telah atur adalah PC kat depan, meja-meja lah, meja, PC, kursi, belakang tingkap. So tingkap diorang memang buka luas lah, bagi angin sejuk masuk kan. Sebab memang panas kat situ. Tapi gelap gila kat belakang. Okay. Gelap gila. So memang tak nampak apa. Memang tak pun tak nampak lah. Pokok pun tak, memang nampak hutan lah kan, sebab depan dia hutan. Okay. Dia macam parking, tempat parking. Parking tu tapi parking hutan orang panggil, sebab dia dalam hutan lah kan. So nampak parking hutan je lah. So aku tengah buat kerja aku, okay. And then aku dah siap kerja aku. Dalam 3.30 pagi macam tu. Aku tak tahu kenapa 3-4 pagi memang kena kacau dalam semua cerita. Okay, 3 pagi tu aku dah siap kerja kan. So aku dah siap, okay, macam okay, semua dah complete. Aku boleh present depan lecturer besok. Aku confident. So aku tutup shutdown PC tu kan. Shutdown PC tu. And then aku bawa bag aku sekali dengan laptop kan. Okay. So laptop tu mula-mula aku memang keluarkan. So aku masukkan dalam bag apa semua. Aku zip bag aku. So aku dah galai bag aku kan. Dah galai, nak keluar daripada bilik tu, baru aku nak bangun tau daripada kursi kan. Tingkap kat belakang tu macam ada orang ketuk kat tingkap. Pak. Ding. So aku macam, wish, apa benda pula ni kan, angin ke apa ke kan. Baling batu ke. Ketuk tu macam mana? Bunyi dia macam batu. Baling batu. Bukan batu. Ketuk kan, macam kalau kau ketuk kat tingkap macam mana? Okay, bunyi. Memang bunyi ketuk. Memang bunyi ketuk ni kat tingkap macam ketuk kan. Bukannya macam baling batu ke mula-mula. Okay, mula-mula sebab dia dah boring kot. Tadi ketuk kat pintu, ketuk kat tingkap pula. Plan baru lah. Strategi baru pula nak takutkan aku kan. So college aku ni dia ada isu tikus. So aku ingat maybe tikus ke apa kan.
Tapi dah kau tikus lah. Aku manusia kan. Aku Tikus macam pun ada lah. Okay. so aku Part macam binatang lah. tikus pun pernah kacau lah. Itu kacau lain lah. Bukannya kacau makhluk halus ke. Itu kacau lain lah. Itu another story another time lah. Okay. So aku ingat tikus ke apa ke. Aku macam tengok aku. Okay, aku ambil phone aku. Aku tak tahu kenapa waktu tu kan. Aku macam tak fikir apa-apa. Aku buka flash dalam phone aku. Aku macam tengok kat luar tingkap tu kan. Ada apa-apa ke kan. Bodoh gila kan. Mati dulu. Memang Buka flash tengok. Memang dia cepat termakan lah. Survival instinct dia tak ada. Senang tu. Tak ada survival Makin instinct. tu nak perangkapkan dia ni. Aku macam panda kan tak ada survival instinct. Aku macam tu. Aku macam ada apa-apa ke? Tak nampak pun. Ada orang baling batu ke tak tahulah kan. Okay. Ni aras dia aras yang tinggi tau. So tak possible lah kalau orang nak ketuk kan. So aku macam okay. Aku tak fikir apa-apa. Okay, tak apa. So aku macam continue balik lah kat lab bag aku. Aku nak keluar daripada bilik. So ini tempat duduk kan, tingkap kan. So aku bangun kan, almari besi kat sebelah sini. Okay. So aku ambil bag aku. Ni pintu kat depan. Aku nak jalan ke pintu, almari besi ni pula bang 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 bang. Bang 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 bang. Kat situ aku macam lama. Kat mana pula? Dia pergi kat almari pula. Dia dah masuk daripada tingkap. Lepas tu dia pukul mana. Almari besi pula yang berhantu sekarang ni. So waktu tu aku macam tak fikir panjang juga lah. Aku macam ambil flash kan, buka phone aku check belakang almari. Aku check belakang almari, dalam almari, atas almari. Sebelum kau check tu, apa yang kau fikir? Apa possibility yang kau fikir? Aku fikir maybe tikus. Aku tak tahu. Tikus dia sebab okay, dia macam kau tahu kan ada pipe kan, pipe. Kadang diorang tembus pipe tau. Bila tembus pipe dia berlubang atas tu tau. Okay. So tikus akan turun lah daripada pipe tu. So aku fikir macam daripada pipe tu ada tikus turun, dia dekat belakang almari ke, dia tengah ni kan nyorok-nyorok ke, buat bising ke. Sebab banyak orang tikus bukan seekor dua je. Banyak yang akan turun. So maybe mungkin ada yang dekat tingkap, ada yang dekat almari. So aku fikir macam tu. So aku buka flash, aku check semua bahagian almari besi tu kan. Tak ada apa-apa langsung. Tapi bunyi dia kuat kan? Bunyi dia kuat. Kuat dia Member bunyi kau tak dia. bangun? Member tak bangun. Diorang semua dah deep sleep lah. Tidur mati. Tidur mati lah. Aku macam apa benda ni kan waktu tu kan. Aku tutup flash, aku galai bag aku nak keluar dari bilik lagi sekali. Kat almari besi tu. Ketukan yang kuat bang-bang. Aku macam tak fikir panjang waktu tu. Aku dah tahu lah apa benda kan. Aku galai bag aku keluar dari bilik. Aku masuk bilik aku. Cukup 2 kali lah kau buat jatuh. Cukup 2 kali. Kali ketiga tu kau dah tahu. Kali ketiga tu aku macam okay dah. Aku rasa aku dah tahu kot. Aku dah didak benda apa ni. So aku masuk. Makhluk tu dah tahu lah strategi dia. Kiranya kali pertama kali kedua tu yang dia kena makan dia. Kali pertama kali kedua tu memang aku tak fikir lagi apa tu. Kalau dalam movie Amjad lah merupakan karakter orang paling tak suka dalam cerita seram. Ya, dia macam Karakter paling orang kata tak payahlah pergi, dia lah. pergi lah. Dia bukan selamba kan, dia pergi je. Dia selalu je apa tu orang akan anggap kalau dengar bunyi tu caw je lah kan. Tapi Amjad dia betul-betul main peranan dalam macam dalam movie. Dia pergi Masalah mati dia dulu tu lah. pergi check tau. Macam editor cerita seram tu pun tak sempat nak letak background music nak tense punya vibe kan. Dia tu pergi. Tak sempat dah ada tense vibe kan. Kalau aku fikir first instinct aku itu benda yang ni yang makhluk ni kan halus ke apa kan. Aku memang takkan check tapi aku macam tak tahu, aku ingat tikus ke ada benda lain. Sifat nak ambil tahu tu ada. Curiosity aku macam Tinggi sangat. Tinggi sangat waktu tu kan. Lepas aku dah 2-3 kali kena kacau baru aku macam okay, ini benda lain ni, baru aku macam takut kan. Waktu tu aku nak takut. Aku kalau aku terus caw dari bilik tu kan. Lepas tu aku masuk bilik aku call mak aku. Mak aku jawab waktu tu bukan mak lagi kan. Bawa saya kena kacau. Lepas tu mak aku macam bagi comfort lah, kata tak apa, jangan hiraukan, dia saja nak datang kacau je tu, tidur je. Lepas mak aku kata macam tu baru aku boleh tidur malam tu. Kena dodoi dulu lah. Mesti perjalanan kau ke nak balik bilik kau tu, kau mesti pandang belakang selalu kan. Tak adalah sebab koridor tu memang cerah. Ya ke? Lampu memang akan dibuka lah. So aku tak rasa takut sangat. Kalau aku koridor tu kan memanjang kan, aku akan setiap 2-3 langkah aku akan pandang belakang. Aku akan check
Kalau ada Kau rating berhati-hati lah. aku Kalau kena dalam yang uji- awareness. Tak, masalahnya kalau ada benda ikut kat belakang, kalau dia ketuk kat pintu, ketuk kat almari besi, aku tak nampak. Kalau dia ikut kat belakang pun aku bukan nampak pun. Kan? Kalau aku tengok belakang pun, kalau dia ikut pun aku tak nampak. Tak apa lah, so aku masuk bilik aje, baca doa apa semua, tidur lah. Banyak juga dia punya kacau macam tu lah. Tapi macam kau punya tu kan ada orang prank kan. Ada juga aku kena prank kat fakulti. Apa semua tu, ada member aku ketuk pintu kaca. Lepas tu aku nampak dia punya bayang-bayang tu kan. Lepas tu aku macam kau yang ketuk kan. Ada juga kena prank, tapi ada juga benda yang betul lah yang pernah berlaku. Okey, kita pun dah dengar cerita seram setiap seorang. Perbezaan pengalaman, seorang dekat UKM, seorang dekat UiTM Perlis. Tapi ini bukan penghalang kepada korang lah, macam tak nak masuk situ, tak nak ke universiti ni, tak nak belajar sebab ada hantu tu. Sebab mana-mana pun benda ni ada je, cuma kita positive vibe je, teruskan belajar, jangan hiraukan benda tu, sentiasa solat, baca Al-Quran. So insya-Allah benda-benda tu tak kacau lah. Sebab mustahil lah, benda tu kat mana-mana ada kan. Betul. Keimanan ujian tu je lah. Betul, Mungkin betul, time tu betul. nak uji, dia nak uji ke apa ke, just pekatkan diri, kuatkan iman je. So kita berehat untuk ke segmen terakhir, kita akan kembali selepas ini. Okey, kembali lagi ke podcast by S4. Kita dah masuk ke segmen terakhir lah. Segmen terakhir ke? Ayolah, part terakhir lah, sebab kita pun dapat nak borak. Tapi kalau korang rasa dua orang kawan saya ni berbakat ke, boleh borak lagi ke, cakap-cakap je lah. Saya akan usahalah jemput diorang ni kalau diorang tak busy. So kita dah masuk segmen terakhir. Segmen terakhir ni aku nak korang ni je lah, macam bagi first view pendapat pasal kos korang dekat situ untuk abang-abang, adik-adik yang nak sambung belajar kan. Macam diorang tak tahu apa benda ni. Diorang kadang dengar dekat baca kos outline semua tu, tapi diorang tak dapat first view diorang, apa diorang kena buat dekat situ. So dengan ada korang ni, korang boleh bagilah dengan pengalaman korang ni, yang korang boleh bagi macam mana pengalaman korang, apa yang diorang kena belajar, apa expectation diorang perlu hadapi, struggle diorang kena prepare, semua tu lah. So aku nak start dengan Nazran lah. Net centric kan. Net centric. Okay, net centric guys. Kalau korang rasa, saya percaya korang ni kali pertama dengar juga net centric ni, melainkan korang student net centric sendiri. So Nazran, first view net centric untuk orang yang nak ambil course ni bila diorang tahu. First view maksudnya apa yang diorang kena hadap Betul. prepare. Okay. Apa yang korang kena prepare untuk Netcentric ni, untuk mula-mula, kalau korang ada basic IT, itu dah memang akan ada masa mula-mula, disebabkan Netcentric ni dia ada major computer science. So memang akan hadap benda yang korang akan hadap kalau korang UiTM IT student lah, kalau korang IT student. So tapi nanti bila korang going far, macam sem 4, sem ke-6 gitu, itu saya tak ada lagi. Tapi saya dah going through dia punya course outline. Course outline tu apa yang saya boleh cakap, dia punya subjek dia sangat-sangat best kalau korang minat pasal server, cloud, everything yang going on the air. Apa yang terjadi on the air. Kalau korang minat macam mana nak tahu macam mana dia working ke, macam mana nak design architecture, macam mana web app tu nak sebarkan melalui internet, macam tu, itu memang Netcentric memang pilihannya untuk korang. Tapi kan hari tu aku pernah dengar daripada sini aku sendiri Gosip pasal course Netcentric ni And then aku ada dengar juga daripada mula aku sendiri time sem 1. Time sem 1 tu, sebab sem 1 tu aku kan pernah cakap aku tak terima lagi Arab Place kan. Aku pernah request nak tukar cawangan. Aku pernah request nak tukar cawangan. And then member aku ni adalah macam kabel kan, dia tanya kan, boleh ke nak tukar kawasan? Boleh, tapi atas sebab tertentu kan. Boleh, tapi dia orang UiTM Shah Alam, pegawai yang tinggi juga, dia cakap currently Shah Alam dengan Jasim Melaka, populasi orang yang pelajar Netcentric ni tengah kurang tau. Macam kiranya hampir pupus. Boleh kata dalam satu batch kan 4-5 orang aja tu. Ush.
Basically UiTM Aeropolis, Tak laku aku ke? sendiri batch aku yang satu kelas. Kau sabar jap. Yang satu kelas yang ada 30 orang tu kan, lagi banyak tu daripada cawangan Shah Alam, Jasin yang 45 orang saja. Oh. And then itu yang terus satu aku dengar. Yang baru ni aku dengar daripada sini aku sendiri yang baru habis SEM 6 FYP kan, dia nak intern. Dia cakap dia dengar daripada lecturer dia sendiri, batch aku antara batch yang boleh kata second last ke third last yang terakhir sebelum dorang nak bubarkan course NetCentric ni. Tapi Bubar? serius lah? yes, Ubah. UiTM tak tahu kenapa. Aku ini just rumours lah, kabar angin je kan. UiTM nak bubar NetCentric yang di mana baru je 4-5 tahun je wujud dah nak bubar. Aku tak tahu kenapa. Mungkin sebab aku boleh kata sebab marketing juga dari segi Marketing course juga. NetCentric ni kan. Diorang tak tahu apa ni NetCentric kan. Lagipun dah berlambak kos tau benda-benda ni. Dah Yes. terlalu banyak kos. Tiba buat benda kos baru. So orang tak tahu yang kewujudan yang baru ni. Betul. Aku Dia rasa tak sebab ada tu. exposure lah. Exposure tak ada. Tak ada exposure. So aku harap aku bawa kau ni timbulkan exposure lah kepada orang-orang luar. Yes. Orang Nanti Nazran adalah reason kenapa NetCentric jadi popular lepas ni kan. Oi, akulah reason korang akan masuk NetCentric tu. Tak jadi dibubarkan kan. Tak, ini baru kabar angin je lah. Mungkin sebab faktor juga nak bubar kekurangan orang. So and tenaga kekurangan pengajar orang juga kan. sebab apa juga? Sebab tak ada exposure. Tak ada exposure pasal NetCentric ni. So diorang semua tak tahu. So how about kalau diorang yang tahu pasal NetCentric ni apa benda kan, pasal cloud apa semua kan. Mungkin NetCentric akan tak jadi bubar. So kalau korang minat apa yang saya share, apa tu NetCentric tu kan, kalau korang minat tu korang boleh try course NetCentric ni. Guarantee memang best. So far SEM 1 sampai SEM 3 okey lagi lah. So itu sebab kenapa tak dapat nak transfer ke cawangan lain lah, sebab tak ramai orang Yes, itu antara salah satu sebab aku tak dapat transfer ke UiTM Shah Alam, ke Jasin ke. Sebab dia nak pupus. Batch aku second last tu. So, dia dah cakap batch aku yang terakhir. Tapi aku pelik kak sebab aku ada kenalan batch bawah aku. So mungkin aku second last aku, batch second last. Nah, tapi apa pun lagi better daripada software programmer lah. Kau punya course tu. Ya ke? Kau punya course tu Tapi all about coding software je tau. Aku je tau yang mengerjakan untuk apa ke network tau. mana ada. Kau kena hadap aku nanti. Bukan software, bukan develop aja, software engineering. Dia Okay. more to it lah. Okay, kita nak dengar sendirilah Amjad punya pengalaman dan first view Amjad kepada lepas SPM atau abang-abang kakak-kakak yang nak ambil software engineering kan dekat UKM sendiri. So Amjad boleh bagi tahulah sedikit kan. Gitu. Aku pun nak. Sebab kita nak tengok perbezaan orang kita macam nak bagi perbezaan NetCentric, computer science, software engineering. Mungkin orang keliru apa benda semua ni kan. Tapi dengan kehadiran korang boleh beri penjelasan yang terang lagi ke macam mana flow dia, apa dia kena prepare dekat software engineering. Aku nak tahu tu course yang common ni daripada kau. Okay. Jadi nak cerita sikit lah tentang software engineering ni sendiri. Okay, dari software engineering sendiri, sebelum ni aku pernah baca lah, orang tak consider software engineering ni sebagai engineering. Sebab dia bukannya part of engineering lah. Kita kan ada aerospace engineering, civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, semua tu kan. Diorang tak consider software engineering as part of engineering. And aku sebenarnya setuju jugalah. Aku rasa kalau nak bandingkan dengan software course-course macam tu, aku rasa software engineering benda lain lah. Tapi essentially software engineering ni, kalau korang ada interested nak join lah in UKM, be prepared mentally. Sebab korang memang dia tahap kesusahan dia tu boleh tahan juga lah. Dan dia tak ada jawapan yang betul atau salah bila korang masuk software engineering ni, selain daripada kalau buat coding kan. Sebab dia tak memfokuskan pada coding saja. Macam yang aku terangkan tadi, dia setiap steps daripada permulaan sampai akhir. So first step tu sebenarnya dia bukannya terus kita buat benda tu. Kita kena buat planning, buat report panjang-panjangan apa yang kita nak masukkan dalam apps tu, dia punya functionality, semua tu kita kena buat. Dan kita kena buat lakaran diagram-diagram. Dan diagram-diagram ni bukannya
kena buat betul-betul lah. Kalau silap sikit nanti akan affect the whole system ke apps tu lah. Tapi aku nak kata sikit lah dekat orang-orang luar sana yang nak enroll in apa-apa saja course kan, dekat mana-mana universiti. Sebab kat UKM sendiri, apa yang aku tengok masalah dia, apa yang aku dengar daripada lecturer lah, aku tak tahu UiTM macam mana. Tapi budak-budak IT related ni sebenarnya diorang punya mentality adalah pergi kelas, habis kelas, balik kelas, tu je. Okay. Kalau macam kita waktu diploma dulu kan, kita macam masuk program-program juga kan, masuk pertandingan apa semua tu kan. So diorang punya mentality for other IT related punya students kan, diorang tak ada mentality macam okay kita kena masuk pertandingan ke apa-apa ke. Sebab aku dapat rasakan kalau kita masuk benda-benda macam tu, dia akan build kita punya soft skill, dan dia akan kita tahulah, contoh kalau masuk hackathon kan, masuk hackathon tu nak build a real app for a certain company, macam mana semua tu kan. So aku rasa macam benda-benda tu adalah sangat-sangat important jugalah. Dan aku galakkan untuk pelajar-pelajar degree ke pelajar diploma ke untuk aktifkan diri jugalah. Dan sebab ramai-ramai introvert lah kan, kalau IT ni ramai introvert. Dia bukan setakat introvert tu, yang macam kau cakap tadi tu kan, yang orang punya mentality kan, dia pergi balik kelas, tidur. So aku boleh relate lah dengan ada beberapa member aku ni kan. Dia punya mentality, diorang memang fikir, ada yang dipaksa, ada yang dipaksa untuk nak belajar, sama belajar. Ada yang fikir sama belajar just untuk dapatkan scroll supaya boleh dapat kerja terus. Oh tak, itu tak betul. So dia macam don't give a yes. Give a yes about the ada kompetitif ni lah. Tapi why not though kalau korang join kompetitif apa yang aktiviti yang me-expose korang, diri korang. Dia bukan sekadar asal korang punya social skill juga. Dia asal juga skill korang yang korang akan pakai di time industri juga nanti. Betul. Macam Nazran sendiri dulu sebelum dia masuk UiTM, dia telah masuk satu hackathon Petronas Yes, hackathon Petronas. Dia masuk hackathon Petronas dan dia telah download satu sistem untuk Petronas tengok. Dan benda-benda tu sebenarnya ini sangat-sangat useful sebagai portfolio, sebab nanti waktu interview kerja kita boleh kata oh saya pernah buat sistem macam ni untuk Petronas. Tu pun useful tu sebab for nama kan, kau nak boleh letak kat resume, kau boleh join ni semua kan. Senang dapat kerja. Dan aku rasa itu yang pelajar-pelajar sekarang ni IT related lah, yang apa yang aku nampak lah, diorang lacking sikit lah. Sebab diorang tak nak join benda-benda macam tu. CGPA tinggi mana pun, tapi kalau soft skill tak ada, portfolio kurang, susah nak ambil kerja. Sebab dia based on portfolio kita juga. Betul tak? Betul. Tapi jangan belajar net centric lah. Tak ada lagu dah. Oh, kau nak selit juga. Tak lagu dah je. Net centric kau kena ke tahu, software. kau sekadar buat software je. Benci sangat. Aku yang meluaskan kau punya software. Tapi apa yang aku boleh simpulkan, kita orang dulu boleh macam boleh work together tu untuk bangunkan deploy the apps. Macam dia buat software kan, dia buat apps kan, bangunkan app dengan coding dia kan. Macam aku akan deploy kan ke server, ke internet, and then aku akan maintain kan. So kita dua ni boleh work together tu untuk boleh work together. Dan buat harmonia. Mungkin tapi ada still perlukan insentif lagi better lah. Dan mungkin ada yang akan komen kan. Aku nak mention satu ni juga. Kalau korang rasa risau macam kerja developer ni akan di take over oleh AI ke apa ke, aku rasa buat masa sekarang ini AI tu adalah satu tool lah yang boleh digunakan oleh programmer, boleh pakailah oleh programmer. Tetapi it is not just kalau software engineering net centric, it's not just about programming. Bukan saja programming, dia ada banyak lagi yang betul. AI tak boleh nak replace. Kalau nak buat verification report contohnya software engineering kan, AI tak boleh nak replace benda tu. Memang betul-betul orang yang pakar dalam tu yang boleh validate benda-benda macam tu. Dan banyak lagi lah. Dan kita juga ada, kalau meja aku sendiri kan, software engineering information system, dia relate sikit dengan data analyst. So dia ada macam subjek-subjek yang berkait dengan data analyst juga.
Yang di mana sekarang ni boleh dikatakan in demand jugalah kot, data analyst apa semua tu kan. Sama juga dengan net-centric, macam software network engineer dan sebagainya. So it is not just about programming, dia ada banyak lagi. So korang jangan nak risau yang job korang ni akan di-replace buat masa sekarang ni lah. Betul. Sebenarnya dia, korang jangan fikir course software engineer tu keluar je kerja kena developer. Bukan. Kerja kena developer. Bukan. Banyak je job sebenarnya. IT ni meluas tau. Korang boleh je melencong sedikit ke arah network. Korang boleh melencong sikit ke arah security penyaliman. Tapi dalam software pun bukan sekadar developer juga. Macam tadi kau kata data analyst kan. Dia meluas lagi. Dia banyak benda lagi selain developer. Dia ada banyak lah. Kalau dia ada jawatan macam kalau software engineering kan, dalam group kan, boleh jadi project manager boleh. Dia punya cabang. Yes, boleh. Actually macam course kau tu pun boleh je ke arah job yang apa yang aku impikan berdasarkan Accentric ni, macam DevOps. DevOps. Actually macam course aku, job aku ni DevOps yang aku nak tu, boleh je kau pergi ke course software engineer ke apa-apa. Cuma cons dia kalau kau pergi selain pada net-centric untuk job DevOps tu, kau tak dapat knowledge yang berkaitan dengan job tu lah. Betul. Itu je lah. Cuma boleh je pergi. So guys, kita dah dengar lah pendapat dua orang pelajar dengan dua orang background yang berbeza. So kita dah sampai ke penghujung episod. So kalau korang rasa berminat, dah rasa macam dah tahulah nak pilih course mana, nak pilih net-centric ke software engineering ke, itulah macam Nazran atau Amjad katakan, itulah pengalaman yang korang perlu bersedia, itulah kerja yang korang kena hadap. So korang dah tahu kan apa tu net-centric. So korang rasa berminat tak nak ambil net-centric lepas ni, ataupun korang rasa nak lawan, nak ramai kawan ke apa ke, masuklah software engineering. Kawan itu lah tu. Kalau korang nak awet amoy ke apa ke, bolehlah masuk software engineering. Ramai international Chinese kan. Maybe bolehlah masuk usha-usha kat situ. Kau dah subscribe Nazran kan? Kau pertama kan? Oh, aku dah subscribe tu. Aku dah subscribe. So kita ada break lah untuk bagi. Ni simbol pada podcast kita orang lah. Tetamu ke, subscribe ke. Kalau kita orang jumpa orang tu dia subscribe YouTube tu, kita akan bagilah. So kau kita bagi Squidward lah. Bagi Squidward. Kita bagi Squidward. So kalau orang public jumpa kau, dia akan tunjuk subscribe lah. Kalau aku bawa lah. Kalau aku bawa lah stok. Kau tak bawa macam mana? Kau kena bawa dia pergi ke office ke macam mana? Aku lari. Kau lari. Hari tu aku ada pilihan tau. Aku boleh pilih antara dua. Kau boleh pilih antara dua. Aku dapat pilihan Squidward je dah. Squidward je. So di situ saja habis penamat kita punya episod kali ini. Kalau korang rasa tetamu dua orang saya jemput ni sangat bermanfaat, korang boleh ni lah komen ataupun bagilah positif komen ke untuk bagi diorang semangat. So Nazran teruskan study, habiskan degree tu. So terima kasih kepada Amjad dan Nazran kerana sudi terima jemputan aku lah kan. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dengan guest-guest lain. Semoga kita semua diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, see you guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.